bila diuruskan jenazah tu, hendak dimasukkan dalam liang lahat, tiba-tiba berdarah badan dia. Menerka alam tak terjangkau akal, mengembara tanpa deria, hanya melihat melalui mata hati. Assalamualaikum penonton sekalian, berjumpa lagi kita dalam Dua Dimensi Kak Jem. Episod kali ni agak special dan istimewa sikit kan Kak Jem? Sebab kita ada jemputan yang istimewa yang jarang-jarang sekali lah dibawakan. Bukan jarang kot, mungkin kali pertama kita bawakan Kak. Kali pertama, julung-julung pertama kalinya dia masuk podcast je Kak. Kita dah borak orang kata sikit-sikit tadi tuan-tuan, puan-puan. Mungkin Kak Jem lah, kita bagi Kak Jem kenalkan siapa tetamu istimewa kita kali ni. Biar Kak serahkan kepada orang kuat. Dua dimensi sendiri. Okey tak, siapakah tetamu kita kali ni tak? Pasal kita sebenarnya tak, kita dalam perancangan menjemput dia ni tak, bukan satu perkara yang mudah nak cerita dulu. Betul. Kena jemput awal tuan-tuan, 2 minggu, 3 minggu awal sebelum. Kena buat satu surat invite. Surat jemputan yang orang kata betul-betul punya surat rasmi kita panggil. Nak dapat kelulusan tu pun ambil masa tu. Kan? Kenapa kena dapat kelulusan tuan-tuan? Kenapa nak satu jemputan rasmi? Pasal yang apa tuan-tuan mungkin nampak sekarang tertutup ni. Kita tutup dulu tak? Pasal kita nak buat kejutan pada tuan-tuan. Apakah perkara yang ada orang kata petutup ni? Kita nak tengok. Baik, saya bagi sikit intro pengenalannya. Okey, tetamu yang kita bawa kali ni, jika tuan-tuan tahu satu wilayah di bahagian Melaka yang kita sebut Naning, tetamu kali ni Kak ada kaitan dengan Naning ni sendiri yang satu ketika dulu merupakan satu kerajaan yang hebat kalau dalam catatan sejarah. Betul. Betul Kak? Kan? Betul. Dalam catatan sejarah Naning ni orang kata selalu kita dengar Melaka kan tak? Okey, di manakah Naning? Naning tu terletak tuan-tuan di dalam negeri Melaka. Ketika ini, zaman sekarang lah. Jadi, kita perkenalkan Kak. Lama sangat diorang tunggu ni. Okey, yang kita bawa ke studio kita hari ni, Tuan Lokman. Ya, terima kasih. Jauh datang kan Kak? Jauh lah datang. Takkan nak orang kata kayu. Kayu sampan tak. Itu zaman dulu. Lepas tu dengarnya kata Tuan Lokman tadi datang ke sini pun banyak cabaran Kak. Tapi itu nanti kita cerita. Kenapa cabaran? Tuan-tuan boleh tengok lah. Sikit-sikit apa yang ada di hadapan kita ni sekarang. Okey, untuk terlebih dahulu kita minta Tuan Lokman kenalkan diri Tuan Lokman sendiri dulu lah. Boleh? Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak. Kakak berdua, Kak Jem. Saya ni orang Melaka Kak, jadi tak sedap lah. Orang Melaka, tiba tak ada pantun pula kan. Itu yang dia nak dengar tu. Kan, buah jambu 3 serangkai, anyut sebutir ke tanah Jawa. Tak apa ilmu Kak Jem pakai kan, makin dipandang makin jatuh cinta. Tak ada. Nak jawab payah ni kan. Tak apa, tak ada masalah. Sampai petang kan, tak habis kita ni podcast ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nama diberi Luqmanul Hakim bin Hazamah. Sekarang ni saya sebagai pendidik kanan di Naning Strategic Research Center. Di mana NSRC ini ditubuhkan untuk membuat kajian warisan, arkib, dokumentari dan kita panggil artifak-artifak ni untuk keselamatan artifak. Jadi alhamdulillah saya apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada podcast Kak Jem ni, Dua Dimensi Kak Jem ni. Saya pun agak gementar juga, hampir 100,000 lebih ni. Dahsyat ni kan. Alhamdulillah Aiman kan. Ayang kan Man? 3 teraju utama dia, 3 orang kata wanita. Ya. 2 kat depan Man sekarang. Seorang tu orang tengah duduk tu. Bayangkan kan. Jadi kan Tuan Lokman, benda yang dibawa hari ini oleh tim Tuan Lokman ni sebenarnya ada kaitan dengan memang barang-barang asal daripada kerajaan Naning. Betul? Ya. Kalau ikutkan kajian yang kita buat, memang ini adalah barang asli daripada artifak-artifak daripada suku-suku di Naning. Jadi untuk pengetahuan Kak Jem, di Naning dia ada 4 suku utama, iaitu pertama suku Semelenggang, suku Anak Melaka, suku Mungkal dan suku Tiga Batu. Dia ada 4 suku dan dia ada 44 subsuku. Kan nak sebut panjang pula kan. 44 subsuku. Perut, kita panggil perut kan? Perut. Jadi apa yang kami bawa ni hanya yang mampu kami bawa lah. Yang mampu kami bawa dan barang-barang baik kena simpan dulu kan. Jadi apa yang kami bawa ni saya harap dapat memberi pertama sekali
saya frameworkkan dulu apa yang saya akan cerita. Pertama, apa yang saya bawa ni hanya untuk pendidikan. Yang kedua, barang-barang ini adalah di bawah penyeliaan kami dan beberapa NGO yang lain. Jadi barang-barang memang rare lah Kak. Ini orang kata kalau dapat tengok ni, memang untung lah orang-orang daripada peminat podcast Kak Jam ni yang tengok barang-barang ni, insyaAllah. Adakah barang-barang ni macam di bawah tadi seliaan Tuan Luqman, dia boleh dipertontonkan kepada, maksudnya ada galeri dia ke atau untuk orang umum Okey, datang? buat masa ni kita belum ada galeri lagi. Cuma barang-barang ini disimpan oleh ketua-ketua suku. Okey, dia ada datuk-datuk lembaga dia. Senang cakap macam tu. Datuk-datuk lembaga. Ya, betul. Jadi, okey, cerita sikit tu. baik. Di Naning ni, dia menggunakan sistem adat pepatih Kak. Adat pepatih. Jadi dalam adat pepatih ni, ada datuk buapak, ada datuk lembaga. Datuk lembaga ni biasa yang lembaga nan tua. Maksud lembaga nan tua ni adalah datuk lembaga yang paling senior. Jadi, mereka ini adalah daripada keluarga datuk-datuk lembaga yang senior zaman Dul Said dulu. Jadi barang-barang ni ada segelintirnya ada kena-mengena dengan pahlawan negara kita, Datuk Dul Said. Memang terkenal, yang mana boleh saya ceritakan Datuk Dul Said ni adalah antara pahlawan Melayu pertama yang berjaya kalahkan British pada 1831. Itu adalah perang terbuka Kak. Di mana dalam perang British ni British rugi 100,000 pound sterling, ataupun zaman tu boleh kita pakai silver Spain. 100,000 shilling perak. Kalau kita convert duit sekarang Kak, ibarat 300 juta ringgit untuk satu perang. Dan kerana Naning lah, perang Naning ini menyebabkan British bila dia nak serang orang Melayu ni, dia fikir nak untuk, sebab cerita perang ni cerita duit Kak. Kedatangan British ke sini pertamanya sebab apa? Dia nak menjaga, dia nak kaya. Dia akan ambil hasil-hasil bumi orang-orang Melayu ni, dia akan rampas dan dia akan bawa balik England. Dan apa yang menariknya dalam cerita Dul Said ni, apabila perang itu berlaku, 100,000 mereka sudah kerugian, menyebabkan parlimen-parlimen British bising. Kenapa banyak sangat ni perang ni punya belanja? Wilayah Naning ni tak besar Kak, 25 km je. Orang kata persegi, 25 km persegi. Iaitu wilayah Naning ni daripada Batang Melaka, dia sepadan Gemencih, Batang Melaka tu, dia tarik sampai Kuala Sungai Baru. Tepi dia tu ada Kuala Sungai Linggi. Jadi itulah kerajaan Naning. Kalau ikutkan Kak tengok peta, separuh Melaka adalah milik Naning sebenarnya. Separuh Melaka, iaitu di Naning ada 2 parlimen 10 adun. Melaka ada 25 dun. Akak bayangkan 10 dun adalah semua wilayah Naning. Jadi dia adalah sebuah kerajaan yang besar dulu. Betul. Saya pernah mungkin nak lari sikit lah kan. Saya pernah dulu beberapa cerita saya selalu dengar pasal hebatnya kerajaan Naning ni ketika bertempur dengan tentera British ni. Tentera British ni mengalami banyak kejadian aneh yang tidak dapat dihadam oleh logik. Betul tuan-tuan. Hebatnya ni Naning ni. Kita tahu sikit Melayu Naning ni. kalau Tuan Luqman cerita sikit kehidupan orang Melayu Sebelum Naning. tu boleh saya ambil satu rujukan dulu Kak? Boleh saya ambil rujukan sekejap. Saya ambil rujukan yang sekejap. Tolong yang tu. Okey Kak. Ini adalah laporan British yang ditulis oleh Newbold, TJ Newbold pada 1839. Ini dia punya laporan lah. 1839. 1839. 100 tahun lebih. 180 tahun. 200. Ya, hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun sebenarnya. Punya tebal ni, iaitu tonton boleh cari, kalau tonton saya percaya ada di dalam ni ada orang sejarah boleh cari Political Statistical Account of the British Settlement in the Strait of Malacca. Ini kajian. Dalam ni tuan-tuan banyak cerita macam mana orang British ni bertempur dengan orang Melayu dengan ada ilmu kebalnya. Dengan dia tembak tiba-tiba hilang. Semua laporan itu dimasukkan. Dan yang menariknya Kak, orang British dia menghantar askar Gurkha. Askar Gurkha ni kita biasa salah faham. Askar Gurkha kita tengok Ong Sing. No, askar Gurkha ni adalah askar Nepal. Dia adalah askar terbaik, boleh dikata elit pada zaman tu, di mana British ambil bawa ke tanah Melayu untuk jadi unit unit barisan depan infanteri, tak silap saya. Bagian barisan hadapan. Bayangkan sebuah unit yang terbaik dalam dunia boleh kalah dengan orang Melayu kita. Boleh kalah melalui perang, dan menyebabkan dalam laporan ni juga menyatakan bahawasanya ketika tu askar Gurkha tu dah takut nak berlawan ni. Sebab macam mana tak takut? Tembak, bila tembak hilang. Tiba muncul kat sini.
Bila tembak, hilang. Semua muncul. Semua ditulis dalam ni. Dia sebenarnya, ini baru satu saya bawa. Sebenarnya ada banyak kajian-kajian lain. Dan kajian-kajian tu, saya dah tulis semua dalam buku saya, iaitu buku Sejarah Naning. Saya diterbitkan pada tahun 2018. Rujukan semua lengkap, Kak, dalam tu. Maknanya kata-kata orang tentang benda-benda keajaiban tu memang betul-betul berlaku. Dia macam ni lah tak. Seorang pakai senapang. Yelah. Pam. Hilang. Yang Melayu kita ni pakai ni lah dia. Keris. Tombak. Hanya orang kata apa man? Senjata di tangan. Yeah. Dia pakai senapang. Tetapi pakai keris, pakai ni lah orang kata yang apa? Dia itulah hebatnya orang Melayu zaman-zaman dulu. Cuma orang Naning ni dia ada upgrade sikit, Kak. Sebab orang Naning ni dah ada ilmu senapang. Oh, dah ada maksudnya? Dah ada. Dia ada ilmu senapang. Orang Melayu dah ada senapang dia sendiri dan dah buat ubat bedil sendiri. Betul. Uish, Ubat bedil. meriam Mana pun ada? peluru, belerang yang untuk letupkan peluru Ha. tu dah wujud. Orang Melayu dah boleh buat. Betul. Kerana dalam catatan mengatakan dia belajar dengan siapa? Dulu kan Belanda sebelum British. Mereka belajar dengan Belanda. Dan ini yang menarik ni. Kita buka barang pertama, Kak. Okey, barang Kita pertama. buka. Cerita-cerita kan tak ada tunjuk barang pun lupa, kan? Kak. Okey. Okey, di tangan saya ini ini yang disebut sebagai, Akak boleh pegang? Boleh tengok? Berat, Kak? Berat. Besi. Wah, berat. Besi, betul. Ini Apa yang Akak nampak dekat situ, macam Kak? biji besi ya. Mana? Cuba Akak tengok apa yang ada dekat dalam, dekat apa tu, ada bentuk apa tu? Dekat dia punya atas tu. Tulisan. Macam tulisan Jawi kan? Ya, betul. Macam Tulisan tulisan Jawi. lama. Betul. Inilah yang kita sebutkan sebagai peluru petunang. Peluru petunang. Peluru petunang. Kenapa petunang? Peluru petunang, tuan-tuan. Okey. Peluru petunang ni, okey. Ada satu kajian. Tak silap saya, kajian siap. Saya ada buat catatan kat sini. Bentar, Okey. Catatan daripada Wan Muhammad Dasuki Hasbullah. Dia ni sebenarnya dia buat kajian ilmu-ilmu bedil orang Melayu. Tesis, saya ingat lagi. Saya pernah baca tesis dia tebal ni. Hanya untuk ilmu bedil orang Melayu. Peluru-peluru ni, dia akan bacakan satu macam mentera. Dibacakan mentera dan ditunangkan dengan, tunang kan kita masuk cincin, berjodoh. Dia nak tembak siapa orang depan tu? Ini yang menariknya. Itu dalam laporan British mengatakan, bila mereka tembak, Akak bayangkan, ini perang gerila. Masuk hutan. Hutan untuk pengetahuan Akak, hutan di Melaka ni, dia tak sama macam hutan di Pahang. Sebab jarak pokok dia jauh-jauh. Sebab konopi dia tinggi. Konopi pokok dia. Hutan di Melaka ni rendah-rendah aja. Dengan semak, belukar apa semua. Jadi maksud dia, kalau kita tembak sini, orang tu ujung sana. Mana tap kena pokok. Tapi, bayangkan, maksud dia tembakan tu jarak dekat. Bayangkan orang Melayu kita boleh tembak secara jauh. Macam mana peluru ni boleh kena orang British dan askar Gurkha. Pokok rapat-rapat. Sebab itu, kononnya peluru ni dibacakan, dijodohkan dengan musuh dia. Itu panggil petunang. Dijodohkan dengan musuh dia, dibacakan, pam, tembak, pam. Bila dia tembak, waktu itulah ada yang mengatakan peluru ni dia boleh, orang kata macam mana? Melesat kita panggil. Menembus. Dia bukan menembus, dia macam boleh mengelak-elak pokok tu. Ada macam peluru berpandu, senang cakap. Untuk menuju ke sasaran. Ke sasaran dia. Makna ini pokok, dia boleh... Kona. Dia boleh tapi kona satu baring peluru kat situ. satu saja. Ini saya nak ceritakan ni. Peluru ni adalah dibuat oleh orang-orang yang berkhianat pada orang kita. Pengkhianat. Untuk menghancurkan orang Melayu kita sendiri. Perang Naning kalah 1832. Ingat Kak, Naning tak pernah kalah. Naning wujud 13, ada kata 1340, 1346, ada kata 1370. Kita tak, ini orang kata ini adalah kajian masing-masing. Namun Kak, boleh dikata overallnya 700 tahun Naning tu wujud. Akak bayangkan, Naning ni bukan perang Dor Sahid tu je. Perang dengan Portugis dia dah berlaku dah. Okey, selalu kita dengar cerita Melaka 1511. Bila datangnya Portugis datang, habis hancur Melaka kan. Sultan mengundur. Sultan tak lari, berundur. Sultan berundur ke sebuah kawasan di sempadan wilayah Naning. Dan cerita tu habis kat situ. Betul tak Kak? Kita belajar kan? Habis. Persoalan dia sekarang, ke mana orang Melayu tu pergi? Dan apa terjadi pada Sultan kita? Sultan Melaka, apa terjadi? Ini yang saya bawa khas untuk Akak.
Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, Sultan Mahmud Shah dia berundur dan ini ada dalam catatan. Ni saya bawa lagi satu catatan. Di dalam Nening in Melaka. Jonathan Cave. Jonathan Cave menulis, Jonathan Cave ni untuk pengetahuan tuan-tuan, Jonathan Cave ni adalah bekas pegawai daerah British. Pegawai daerah British Alur Gajah. DO lah, kita dulu panggil DO, district officer kan. DO. Dia menulis dekat sini, kemungkinan besar Sultan Mahmud Shah mengundur ke bahagian hulu Melaka dan di situ yang terjadinya sebuah kampung bernama Melaka Pindah. Melaka Pindah. Akak pernah dengar? Melaka Pindah. Melaka Pindah ni kawasan Alur Gajah. Jadi itu asal-usul nama Melaka Pindah itu nama Melaka Pindah tu. Bila Sultan turun, dia menghulu, orang kata menghulu lah, berundur. Dan di situ Sultan dengan tentera dia dah sampai satu kawasan sungai bernama Kuala Sumpit ataupun Kuala Sempit. Dan di situ ada dua bukit di situ. Dan orang-orang Melayu Naning dan orang-orang apa kita panggil orang asli dah menunggu di kawasan tu untuk mereka menyerang Portugis sebenarnya. Dan apabila Sultan sampai, sebenarnya pentempuran tak habis di Melaka. Pentempuran berlaku besar-besaran di Melaka Pindah. Kalau tuan-tuan pergi di Melaka Pindah, hari ni tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan boleh tengok kawasan tu. Kawasan tu pernah ada orang mancing-mancing. Kadang-kadang jumpa keris lama, pedang lama, duit siling lama. Kadang-kadang berbagai artifak barang-barang lama. Mereka akan jumpa di kawasan itu. Apa yang berlaku ketika itu, apabila Portugis menyerang, ni saya claim awal-awal, ini adalah kisah yang dicerita penduduk kampung pada saya. Saya ni pengkaji, saya ni kajian antropologi sejarah kak. Jadi sejarah ni, ini sejarah, saya tunjuk rujukan. Tetapi ada benda-benda lisan yang kita boleh diperturunkan dari generasi ke generasi. Cerita atas cerita. Yes. Orang kampung kata, ketika datang Portugis datang, bila Portugis datang saja di kampung itu, ni perang macam biasa, meriam meletup, lebam. Apa yang berlaku ketika itu? Orang Melayu boleh steady, semua kebal. Tapi dia tak boleh lepas daripada sepadan wilayah Naning tu. Dia punya syarat dia. Kalau selepas itu hilang dia punya kebal dia. Hilang kebal. Sungai itu dia sebenarnya sepadan orang Melayu ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, kenapa negeri-negeri kita dipisahkan dengan sungai? Sungai-sungai kan? Contoh Kuala Linggi, Sungai Linggi. Itu memisahkan antara Melaka dan Negeri Sembilan. Kebanyakan sungai memisahkan antara negeri. Jadi bila masuk satu wilayah, sungai itu adalah sempadan. Okey. Bila jadi macam tu, Portugis tak dapat nak serang dan tawan kawasan Melaka Pindah itu. Dan apa yang berlaku? Portugis, pertama kali tengok benda-benda yang macam ni kebal. Dan akhirnya, Portugis buat satu gereja di atas satu bukit. Dinamakan Bukit Gereja. Tuan-tuan boleh pergi Melaka Pindah, tuan-tuan boleh tanya orang kampung tu. Saya tak cakap bohong. Tuan-tuan boleh pergi tanya orang kampung tu, tanya mana satu bukit gereja. Orang kampung akan tunjukkan. Bukit Gereja. Dan apa yang saya cakap ni sebiji, apa yang orang kampung cakap? Bukit Gereja ni digunakan sebab dah kebal sangat, jadi biasalah dia orang pun ada agama dia orang pun berdoa macam mana nak buat. Tapi masih tak boleh berlaku. Saya nak menunjukkan di sini bahawasanya orang Naning ni dah berperang banyak kali perang, semua menang. Tetapi pada 1832 itu kita kalah. Sebab apa kak? Inilah pengkhianatan. Di dalam setiap perjuangan pasti ada pengkhianatan. Mesti ada pengkhianat. Dalam perjuangan mesti ada pengkhianatan. Setuju. Apa yang berlaku? Inilah peluru yang ditembak di dalam dada dan badan Datuk Haji marhum berdiri. Akak pernah dengar nama Datuk Haji marhum berdiri? Okey, tuan-tuan boleh Google lepas ni. Siapa Datuk Haji marhum berdiri ni? Dia adalah salah seorang pembesar Naning, pendekar Naning, di mana mati dia berperang dalam keadaan berdiri sambil menjulang keris. Berdiri man? Berdiri, mati berdiri, pegang keris. Dan inilah keris ni. Ini keris tu. Okey, cuma saya nak maklum kat sini, sarung baru Sarung baru. baru. Bilah lama, benda lama tuan. Dah hancur. Jadi keluarga cakap, ni yang dimaklumkan oleh keluarga, bahawasanya ini memang mereka buat baru. Tapi bilahnya akak boleh buka, akak cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kak tengok. Ini maknanya Sarung yang baru. pernah dipegang oleh almarhum Datuk Haji marhum berdiri. Salah seorang pendekar Naning. Pandai. Sekitar tahun berapa? Dia pembesar. Dia 1832 dia mati. 1832. Meninggal. Suspend ni Bismillah.
Nampak lama lah Naik betul bulu roma. keris itu. Naik bulu roma kan? Naik bulu roma. Sebab apa ni? Inilah Bulu roma. orang yang mati syahid ke. Yes. Jadi orang mati syahid ni besar dia punya jasa dia. Jadi dia dalam keadaan macam ni, dia berdiri sambil memegang keris ni dan Okey. peluru tu menembusi Okey, saya dia. ceritakan kisah Datuk Haji marhum berdiri ni. Siapa Datuk Haji marhum berdiri ni? Datuk Haji marhum berdiri adalah pembesar kanan kepada Datuk Dor Said. Oh. Sebenarnya di Naning dia ada 8 kubu. Ada 8 kubu. 8 kubu. Bermula di Sungai Petai ke Lemak, Pekan Alur Gajah. Pekan Alur Gajah, paya Datuk naik sikit Melekit, atas sikit tak silap saya Kampung Simpang 4, atas lagi Tabuh Daning dan last kasi Pasir Besar, Negeri Sembilan. Itu kubu Naning, 8 kubu dia. Jadi Datuk Haji marhum diri ni dia adalah pembesar yang menjaga kubu di Pekan Alur Gajah. Sebab itu Naning ni susah kalah. Dapat tawan satu kubu, ada kubu lain. Dapat tawan satu kubu, ada kubu lain. Setiap kubu diketuai oleh pendekar-pendekar dia dan pembesar-pembesar dia. Jadi, apabila perang kedua ni, cerita-cerita yang zaman kalah 1832, apabila berlakunya perang itu, bila jatuhnya kubu di Sungai Petai, jatuhnya kubu di Kelemak, ni bermulanya Pekan Alur Gajah, kawasan Pekan Alur Gajah itu. Sebab itu kalau akak pergi Pekan Alur Gajah, ada satu keris besar. Dekat roundabout dia tu. Itu menunjukkan semangat orang Naning, perjuangan dia. Itulah tapak paling besar perang berlaku. Hampir tu didirikan. Yes. Okay. Dan tapak yang sama, kalau tuan-tuan perasan, Tunku Abdul Rahman ketika dia sahutkan merdeka dekat Dataran Pahlawan, kan waktu 1956 dia datang tu kan dia baca Watikah Kemerdekaan. Selepas tu dia pergi ke Alur Gajah dan masih ada tunggu peringatan Tunku Abdul Rahman Istiar Merdeka di Alur Gajah. Kenapa? Persoalan dia, kenapa di Alur Gajah? Itulah tempat tapak perang jatuhnya Naning itu. Kawasan itu. Sebab secara skala besar, sebab kawasan Pekan Alur Gajah ni dia banyak dataran. Jadi perang memang gamble ni perang habis-habisan. Jadi apa yang berlaku ketika itu banyak kita dah kalah lah. Jadi Datuk Haji marhum ni apa dia buat? Ada satu sungai. Dulu sungai tu sekarang dah kecil dah. Dulu nenek saya cerita sungai tu besar. Sungai tu. Jadi sungai ni ada satu jambatan. Datuk Haji ni dia suruh lepaskan budak-budak dulu. Ini kisah kisah Datuk Haji marhum diri ni. Ni saya ambil lagi satu. Alamak, buku Sean Adam. Okey. Tak ada pula. Okey, tuan-tuan boleh cari buku Sean Adam. Sean Adam. SHAUNADAM. Sean Adam. Buku Sean Adam ni dia menulis, dia Datuk Haji marhum ni menjadi legenda sebab kisah dia mati berdiri itu. Okey, macam mana dia kata? Bila dah terbakar, bila orang dah lari semua kan. Bila dia suruh seberang sungai dulu. Apa Datuk Haji marhum berdiri ni buat? Dia ambilnya obor, dia bakar jambatan tu. Maknanya selamatkan budak-budak wanita dulu. Biar dia mati seorang-seorang. Biar dia mati. Itulah semangat pahlawan Melayu kita. Itulah sifat pemimpin. Pemimpin mesti kalau apa-apa jadi lari last dulu. Bukan dia lari dulu. Itu sifat pemimpin. Kalau nak mati, pemimpin mati dulu. Selamatkan rakyat dulu. Itulah sifat pemimpin. Apa Datuk Haji marhum berdiri dia buat? Bila dah ada bakar jambatan tu dan dikeluarkan pedang dia. Dan pedang itulah yang dia lawan. Inilah peluru. Yalah, macam saya cerita tadi, awal-awal kan kebal. Bila kena peluru ni, tembus lah. Sebab peluru ni boleh menembusi orang kebal. Peluru. Ada bacaan. Sebab ada wafak. Tapi, saya nak tanya Kak, British pandai ke buat peluru ni? Dah tentu tak. Tulis Jawi. Buat British. British buat. Kak, orang kita yang buat, Kak. Orang kita. Pengkhianat. Maknanya orang kita tahu kelemahan ilmu. Yes. Bayar. British bayar $1,000, $2,000, $3,000. Bagi jawatan. Bagi apa? You cakap apa kelemahan orang Naning? Apa berlaku? Habis. Hancur orang kita. Bila Datuk Haji marhum diri ni dah berlawan, dia tembus ni. Pam, kena peluru ni habis ni. Apa yang berlaku ketika itu? Dia berlawan sampai pedang dia patah. Itulah dikisahkan. Pedang dia patah. Berlawan sampai pedang patah. Bila pedang berpatah, ini yang dia keluar keris dia ni. Sebab tu keris ni adalah senjata terakhir. Sebab itu falsafah orang Melayu nak mati dengan keris. Sebab itu senjata terakhir. Jati diri. Senjata terakhir orang Melayu. Orang Melayu bukan dia tak pandai pakai meriam. Ada. Betul. Meriam. Ada. Anak petaka. Lela petaka. Itu nama-nama alatan bedil orang Melayu. Siapa kata orang Melayu tak pandai buat meriam?
Siapa kata orang Melayu tak pandai menembak? Dan ketika itu, ini yang saya rasa menyayat hati. Bila dia dah kena tembak, dia berlawan. Ini kak, luka. Ini dah luka habis. Dia masih berlawan, gagahkan diri, berlawan. Dan akhirnya kak, tiba-tiba mati keras macam tu, sambil dia julang keras, dia mati keras. Rupanya kak, bila orang cek, bila dah selesai tu, orang akan kutip mayat apa semua. Bila orang cek kak, rupa dalam badan ni, darah dah kering. Sebab itu, munculnya satu pepatah, berjuang sehingga titisan darah terakhir. Bermula dari Tok Haji Marhum Beri ni. Dia berjuang sampai kering darah dia. Sampai kering keringat dia. Dan dia dikabarkan dia meninggal dalam keadaan mata dia putih. Kenapa putih mata dia? Sebab dia rasa terkilan pengkhianat bangsa. Itu kisah dia. Dia terkilan sebab pengkhianat bangsa. Dan apabila hendak ini yang saya dapat daripada kisah ahli keluarga sendiri cerita. Ni cerita, orang kata cerita warisan lah. Sebab benda ni hal keluarga kan. Bila orang kata diuruskan lah jenazah tu. Nak bawa balik rumah. Pikul buluh patah. Sebab apa? Berat peluru ni. Rupa penuh peluru satu badan. Buluh kanda patah. Bila buluh kanda patah, jadi apa nak buat? Ambil lah pisau panjang-panjang ni, mungkinlah zaman tu kan pisau kita pun tak tahu apa dia korek kan. Cungkil. Sebenarnya peluru ni banyak tak? Berapa banyak Luqman peluru dalam badan kalau macam tu. Ya, peluru banyak. Sampai patah kanda. Dulu pakai kanda buluh. Ya, betul. Kan? Kanda buluh. Patah. Jadi apa yang berlaku? Bila dia congkil. Bila congkil, darah tak ada. Congkil, darah tak ada. Rupa dah kering. Jadi diuruskanlah secara orang Islam. Jadi ketika ni saya nak ceritakan ni. Bila diuruskan jenazah tu, hendak dimasukkan dalam liang lahat, tiba-tiba berdarah badan dia. Itu tanda orang mati syahid ke? Dia dah dibalut je jenazah tu? Dah. Jadi keluar dah tu, kain tu berdarah. Kain kapan tu? Kain kapan tu berdarah. Asalnya congkil tak ada darah. Tak ada, Bila masuk ke ke dalam liang lahat, berdarah. Masya Allah. Syahid. Itu orang syahid. Yes. Tanda-tanda orang syahid adalah dia mati keadaan berdarah. Sepatutnya saya tak pastilah, cuma kalau sepatutnya orang syahid ni ditanam dengan dia punya baju perang apa semua kan. Tapi itulah kisah yang dia ceritakan dan saya tak berani nak ubah. Apa yang ceritakan itulah saya ceritakan balik. Bila dikafankan keluar darah. Itulah. Bila keluar darah tu ditanam dan kubur dia tuan-tuan nak tengok masih ada lagi di perkuburan lama Pekan Alur Gajah. Mungkin akak satu hari nanti saya bawa akak lah pergi tengok kita melawat. InsyaAllah. Kubur dia ada pintu gerbang, batu semua ada. Memang kubur tu memang akak tengok memang tahu ini kubur lama ni. Mana keturunan dia masih ada lagi? Ada lagi keturunan dia. Inilah yang ni pinjam-pinjam ni semua ni. Tuan-tuan ni bukan barang saya, ni pinjam-pinjam ni semua ni. Okey, Tuan Luqman tadi minta maaf saya nak patah balik semula tadi kepada zaman apa Portugis tadi yang masa dia buat gereja di mana tadi di Bukit apa tu? Bukit Gereja Okey. di Melaka Dia Pindah. kata dia serang orang Naning ni kebal. Diorang serang macam ni, boleh jelaskan sikit macam contoh dia tembak-tembak memang tak mati ke macam mana orang Serangan Naning tu masa macam tu? mana yang Okey. dilakukan masa tu? Saya difahamkan. Itu kena dia sepatutnya bukan saya untuk cerita. Dia ada orang yang sebenarnya lebih cerita. Tapi mungkin satu hari akak boleh panggil orang ni. Nanti saya suggestkan nama dia. Dia mungkin boleh datang menceritakan. Okey, ini secara overall lah saya cerita. Yang saya diceritakan begini. Ketika mereka serang tu, mereka ni sebab dia Portugis ni datang dia naik sampan. Sebab sungai, daripada sungai besar makin kecil-kecil kan, makin hulu kan kecil-kecil kan. Jadi dia orang naik sampan. Jadi ketika dia orang tembak tu, orang kita dekat tebing. Bila tembak, tak ada seorang gebah. Walaupun kena. Ini tembak pakai meriam ni? Meriam ke, peluru ke, tak gebah. Apa ke? Okey. Itu yang dikisahkan. Oleh orang-orang yang orang kata orang tempatan lah. Itu yang dikisahkan. Begitulah kisahnya. Itu kebalnya. Itu yang tak berjaya Portugis nak masuk ke dalam Ya. daerah. Sebab itu, dia ibarat macam ni kak. Melaka tu, yang ditawan tu, ibarat kalau Malaysia ni kena tawan, dia dapat Port Kelang ke? Tak jatuh Semenanjung Melayu ni. Dia dapat macam Port Kelang, tempat-tempat orang kata perdagangan je. Jadi dia dapat kawasan tu je. Atas selamat lagi. Pembesar masih wujud. Kerajaan-kerajaan masih ada. Sultan masih ada. Sebab dalam perang ni, dalam soal perang kak, apa yang kita boleh fahamkan, macam ibarat main chess. Selagi raja tak mati, permainan tak tamat.
Cerita dia sekarang, raja ada, menteri ada. Semua ada, cukup. Dan apabila Sultan dia merundur di kawasan Melaka Pindah itu, rakyat yang masih setia, yang masih berperang, mengikut sekali baginda, dan akhirnya apa yang Sultan buat? Sultan bertitah dengan Datuk Maharaja Lela. Okey, ini bukan Maharaja Lela Perak Ini ada Maharaja Lela Melaka. Itu adalah nama jawatan kak. Maharaja Lela tu nama jawatan. Datuk Maharaja Lela ni dia kata apa? Dia diamanahkan kata, rakyat beta ni biarlah duduk di sini, duduklah di Naning. Maka jadilah orang Melaka yang asalnya Melaka di Melaka betul tu pindah ke Naning di kawasan bernama Melaka Pindah dan diberi nama suku Anak Melaka. Oh, ada suku Anak Melaka. Ya, itu bermulanya suku Anak Melaka. 4 pembesar ditinggalkan di situ. Pertama Datuk Maharaja, kedua Datuk Temenggung, ketiga Datuk Kadi. Datuk Kadi. Yang keempat sekarang Datuk Paduka Tuan. So kira itu memang suku yang berasal daripada kejadian tu lah. Kejadian itu, suku Anak Melaka. Dan lama-lama bila dia asal sebenarnya, suku Anak Melaka ni nak menunjukkan dia adalah orang yang asal Melaka. Orang asal Melaka ni ada Temenggung. Bila mereka mengamalkan adat pepatih ni perlu suku. Jadi apa suku yang dia ada, nak bagi suku apa? Bagi nama suku Anak Melaka. Sebab tu ada nama suku Anak Aceh. Orang Aceh. So anak tu adalah asal dia daripada mana, dia anak kepada siapa, bangsa mana, suku mana. Wujudnya suku Anak Melaka di Melaka Pindah. Begitulah yang boleh saya kongsikan sedikit berkenaan. Menarik Betul. Menarik tuan-tuan, ini cerita payah nak dapat ni. Tak je betapa hebatnya zaman dulu punya orang kata apa, orang Naning Melayu tu sendiri semangat gitu dia. Dan tingginya ilmu mereka tu. Generasi sekarang kalau tahu pun, ilmu kebal betul ke? Ilmu lipat bumi ada ke? Tapi ni tuan-tuan, sejarah ni. Maksud membuktikan ada ilmu kebal, ada ilmu apa lagi Tuan Luqman? Okey. Kalau tuan-tuan adalah orang sejarah, tuan-tuan mesti sangat familiar dengan satu dinama Balthasar Bot. Balthasar Bot ni adalah gubernur, tak silap saya, gubernur Belanda. Di negeri Melaka kan, Belanda kan. Tak silap saya 1678. 1678 ada laporan dia yang mengatakan, laporan rasmi yang ditulis oleh gubernur Belanda. Dia kata di bahagian hulu kawasan Melaka, Naning lah, kawasan hulu bahagian Melaka, ada satu raja yang mempunyai kebolehan meracun angin. Agak-agak meracun angin apa kak? Meracun angin tu maknanya, yes, santau. Meracun angin, meracun angin dan memukau meriam. Memukau, itu ayat yang digunakan, memukau meriam. Ayat lama tu. Bila kita fikir, kita buat penyelidikan, apa makna memukau meriam? Rupanya bila kita turun, kita tanya orang tua-tua, apa maksud memukau meriam? Rupanya pukau meriam tu, okey, ni meriam, muncung macam ni. Bila dia nak letupkan aja, meriam tu berpusing, tembak dia balik. Dia boleh, maksud dia boleh kontrol meriam tu. Jadi bila musuh nak tembak, meriam tu dia kena kat musuh balik. Ya. Itu ditulis oleh gubernur Belanda. Dalam laporan dia, saya tak bohong. Tuan-tuan boleh cek. Wow. Saya tak bohong. Ini yang sebenarnya tuan-tuan, saya nak cakap sini, beginilah. Kadang-kadang ilmu-ilmu begini, dia tidak dipertontonkan. Tetapi dia adalah satu ilmu yang di mana bagi saya, dia adalah ilmu digunakan waktu darurat. Ilmu itu akan keluar waktu darurat sahaja. Dan ilmu ini, kalau dalam Islam macam mana pula? Apalah tak ada. Kan ada satu istilah ma'unah, pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang biasa yang soleh. Kan ma'unah. Kita ada karamah, ma'unah, istidraj. Satu lagi mujizat. Kan adalah Islam. Jadi dalam kita memperjuangkan agama kita dan bangsa kita, maka akan muncullah benda-benda macam ni. Benda ni tak berlaku di kita je. Contoh, kalau kita tengok Palestin, kita banyak dengar macam mana dia orang berjuang, keajaiban-keajaiban berlaku. Ada yang saya baca, wallahualam, tak tahu betul tidak, tembak satu peluru letup 8 kali. Betul. Itu yang saya baca, wallahualam, betul tidak saya tak tahu. Tapi itulah yang orang kata, ini adalah bantuan Allah. Siapa boleh tolak bantuan Allah? Betul.
Jadi bila kita cakap pasal jati diri orang Melayu ni, sebenarnya satu saya nak cakap. Orang yang melupakan sejarah akan mengulangi kesilapannya. Laqad kana fi qasasim ibratul liul albab. Dalam ayat ni, Luqman. Dalam ni. Maksud dia dalam. Jadi sebab itu saya kata orang hari ini mengatakan generasi strawberry kan. Orang kata kan generasi sekarang. Bagi saya, sebenarnya kita generasi yang terdahulu yang kena didik mereka. Kita kata generasi strawberry. Siapa yang jadikan mereka strawberry? Kita sebenarnya. Habis generasi terdahulu boleh je berperang, boleh je jadi hebat. Sebenarnya salah siapa? Kita jangan menyalahkan orang muda sebenarnya sahaja. Ini saya cakap terus terang. Sebenarnya tugas kita sebagai orang yang lebih matang adalah mendidik dan kita menunjukkan contoh yang baik. Terasa ke dalam hati ni sebenarnya ayat ni. Terasa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar betul-betul apa yang saudara Luqman cerita, baru orang kata apa tu yang ayat ni sebenarnya makan dalam ni sebenarnya untuk kita sebagai orang Melayu. Makan dalam ayat ni. Ulang lagi sekali, Man. Yang mana ayat mana? Ayat ni tadi. Yang mana satu kak? Ayat yang mana ayat satu? terakhir ni tadi ni. Ayat makan dalam ni. Kita perlu mendidik Baik. generasi strawberry. Siapa perlu dididik ni? Orang kata. Orang kata. Saya ulang balik Orang kata hari ini generasi strawberry. Saya kata siapa jadikan mereka strawberry? Ayat saya, siapa jadikan mereka strawberry? Sedangkan mereka lahir, mereka perlu didikan. Sepatutnya kita yang dah matang, kita tak boleh penting diri. Kita perlu didik mereka. Kita perlu tunjuk pada mereka. Kita perlu ajar dengan mereka dengan hikmah. Itu yang penting. Hikmah. Membawa kebaikan. Supaya, contoh, podcast ni. Saya menceritakan adik-adik di luar yang mana sedang mencari jati diri. Oh, dunia ini kejam. Dunia ini jahat. Dunia ini begini. Tetapi adik-adik, saya boleh cakapkan bahawa anda adalah pewaris dan pejuang negara ni. Jangan biarkan orang sekeliling kita menekan kita. Sebab apa? Semakin kita lemah, semakin ditekan. Sebab itu, hidup ni biar jadi macam buluh kak. Jadi macam rotan. Dilentur boleh, dipatah jangan. Cuba boleh lentur. Rotan dia lentur kan. Kita ambil rotan, kita lentur lah. Kita lentur rotan boleh. Tapi cuba patahkan rotan. Siapa boleh patahkan rotan? Takkan ada siapa boleh patahkan rotan. Itulah maksud saya di situ. Jadi, saya masih ada satu kepercayaan kak bahawa generasi hari ini, walaupun orang kata Gen Z lemah, tak. Mereka kuat. Saya percaya mereka kuat. Cuma mereka perlu cari jati diri mereka. Siapa mereka? Siapa diri mereka? Kenal diri kamu rata-rata. Baru kamu kenal Tuhan yang nyata. Sudah kenal diri kamu, maka binasalah keakuanmu. Itulah kata adat. Lagi satu Tuan Umar, tadi Tuan bercerita tentang salah seorang pembesar kepada Nur Said ni. Kalau macam Nur Said, kita tahu dia salah seorang pahlawan hebat ni kan. Nani, saya dengar dia pun banyak juga keramah dia semua dan berjuang. Boleh kita tahu sikit tak yang kehebatan Nur Said? Luqman cerita sikit lah orang kata. Pasal nama Nur Said ni bukan calang-calang nama. Bukan satu nama yang kecil. Ini satu nama yang besar. Bila kita sebut je Nur Said, kita akan kaitkan terus dengan Naning. Kita tak boleh nak kaitkan dengan yang lain-lain tu. Tak ada. Terus Nur Said, Naning. Nur Said, Naning. So siapakah sebenarnya? Tahu tak kita, Datuk Nur Said ni menjadi penghulu Naning usia dia 26 tahun. Muda. Gen Z lagi ni. Gen Z, ya. 26 tahun. Saya pun 30 lebih kak. Dia 26 tahun menjadi Datuk Undang. 26 tahun. Bagaimana dia mentadbir sebuah negeri, boleh dikatakan Naning waktu tu adalah sebuah negeri sebenarnya. Sebab dia belum masuk dalam Melaka lagi. Dia mentadbir sebuah wilayah lah, senang kita cakap. Sebuah wilayah ketika usia 26 tahun dan berlakunya pada tahun, tak silap saya, tahun 1824. Betul kalau saya salah, betulkan saya. Tak silap saya, 1824 iaitu Anglo-Dutch Treaty. Perjanjian Belanda dan British. 1824. Tak silap saya. 1824. Pangku. No. Bukan Pangku. Bukan, dia macam ni. Dulu, Semenanjung Tanah Melayu dengan Sumatera, dia adalah satu kuasa yang sama. Tetapi British menguasai, perjanjian dia, British menguasai
kawasan Semenanjung. Semenanjung, Belanda menguasai Belanda ambil- Sumatera. Yes, betul. Itu Kita perjanjiannya. setuju. Dan sampai sekarang Selat Melaka tu dibelah sampai hari ini. Digunakan dalam perjanjian perdagangan sampai hari ini. Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Indonesia sekarang. Baik. Berbalik pada cerita Datuk Dor Said tadi. Okey, apabila datangnya British, ini yang saya nak cerita kan. British, apabila Belanda dah keluar daripada Melaka, British masuk, British ambil pentadbiran Melaka. Dan ketika itu apa British buat? British menulis satu, dia menghantar orang. Dia menghantar orang iaitu untuk macam orang kata buat census. Apa kita panggil? Yang orang datang kutip-kutip data tu apa nama? Pebanci. Bancian. Bancian. Kak, dalam buku report, ini report Kak. Dalam ni tuan-tuan, berapa jumlah rumah orang Melayu? Berapa jumlah orang yang ada? Berapa banyak budak kecil, orang tua, orang yang boleh berperang. Sebab dia nak tengok kekuatan macam mana orang putih kaji kita. Dia nak Detail tengok. mana? Detail, sangat detail. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Bila dia dah dapat orang kata result lah. Result apa semua, hantar ke Melaka, dia kata Naning ni adalah mempunyai sumber yang banyak, iaitu padi. Padi. Sebab sebenarnya yang penting bukan emas, bukan apa. Makan yang penting sebenarnya. Emas banyak, makanan tak ada pun tak boleh buat apa juga, mati juga kan. Jadi sebenarnya sumber makanan. Sebab Naning perlu ditakluk. Kenapa? Naning lah supply makanan ke Melaka. Untuk sebagai supply makanan dia, dia nak takluk Naning. Kalau Segi perang dengan pertanian Naning, semua. kalau dekat makanan apa jadi? Dekat dia sekat. Beras tak boleh masuk, padi tak boleh, lapar orang Melaka. Kalau tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh Buyung Adil. Buyung Adil, saya cakap lah tu. Buyung Adil. Dia antara orang sejarawan Buyung Adil. Tak silap saya tajuk buku tu penentangan orang Melayu abad ke-15 hingga 19. Tak silap saya. Nanti mungkin kalau ada nanti saya akan betulkan lah. Saya ingat lupa. Di mana Buyung Adil menulis ketika itu sebelum perang dengan Belanda dengan Portugis ni, strategi perang Naning adalah bila berlaku perang dengan Melaka, dengan penjajah, mereka akan cut makanan. Jadi kebuluran berlaku di Melaka. Itu kisah dia. Halus cara dia. Itu strategi tak? Strategi Betul. perang. Sebab strategi ni bukannya siapa kuat, siapa bijak sebenarnya. Jadi apa yang berlaku selepas itu, dia kata, okey, kita sumber Melaka. Dia kata, kalau Naning ni tak ditawan, kalau kita perang, macam mana? Makanan kita putus. Jadi, dia mintalah cukai. Sebenarnya, sebelum ni, Naning pernah buat perjanjian dengan Belanda, iaitu menghantar 1/10 daripada hasil bumi. Tetapi Naning tak pernah hantar pun. Tak pernah ikut. Dia hanya dia hantar 400 gantang padi saja. 400 gantang padi saja. Satu gantang berapa? 600 gram kan? Saya silap saya. Lebih Berapa ni je kan? tak banyak lah. Orang kata dalam 200-300 kilo macam tu lah kan. Saya pun tak berapa pandai benda tu. 400 gantang padi saja. Jadi apa yang berlaku? Okey, sebenarnya Belanda dah perang dengan Naning ni lebih 10 kali dah. Jadi dah lelah. Perang memang buat habis duit je. Jadi mereka hantarlah berapa pun. Janji ada. Orang kata buat syarat. Sebab itu sebagai ikatan macam berlaku ni masih ada hubungan. Baik. British sampai. British kata, oh no. Bila ada je perjanjian ni, maknanya Naning dalam Melaka. Itu salah faham pertama. Naning dalam Melaka. Apa yang berlaku ketika itu? Dimintalah 1/10 cukai padi. 1/10. Maknanya katakanlah tahun tu ada padi, kata ni kita cerita ayat kita katalah 10 tan, dia nak 1 tan padi. Rakyat ramai. Dan untuk pengetahuan akak, perang Naning ini bukanlah perang cukai, tetapi perang mempertahankan zakat sebenarnya. Sebab Naning sudah menjalankan satu orang kata zakat pertanian. Tak silap saya zakat pertanian 1/20 tak silap saya daripada hasil pertanian. Maksud dia kalau ada 10 tan wajib dizakatkan 500 kilo. Lebih kurang lah. Lebih kurang 500 kilo. Dia 5%. 5%. 5% kan? 5% daripada hasil bumi je. Itu zakat pertanian.
Mungkin ni ramai ada ustaz ni, kalau ni saya rasa insyaAllah betul kot. Dia punya tu. Jadi apa yang berlaku? Bila British datang minta cukai, rakyat dah bayar zakat. Zakat pertanian. Nak kenakan lagi. 15%. Maknanya 5 campur 10, 15. Matilah rakyat nak makan apa? Betul. Rakyat nak makan apa? Tak ada benda rakyat nak makan. Belum lagi padi kena tikus, padi kena itu, padi kena ini. Jadi apa yang berlaku? Naning tolak. Dia kata, no, kita takkan hantar. Sebelum ni kita hantar 400 gantang padi. Kali ni satu butir beras pun kita takkan hantar. Itu keras yang Datuk Nur Syed tu. Pendirian. Itu sebab pemimpin ni jangan pilih yang calalang. Nah, jadi pemimpin mesti keras pendirian dia. Bila pemimpin tu keras pendirian dia, baru orang lain tak boleh nak ugah-ugah kan. Sebab tu, itulah. Bolehlah saya sampaikan satu perkara, iaitu bila berlaku macam ni, maka muncullah orang kata apa ni, orang kata bunyi-bunyi lah, biasalah dalam sebuah pentadbiran mesti ada jahat, ada baik. Sebenarnya Kak, perang Naning ni menyebabkan orang British pecah dulu. British dah pecah dulu. Ada pentadbiran yang menyokong, tak payah kita ikut saja Belanda. Ada yang ego, sombong. Bila manusia sudah sampai tahap dia rasa diri dia hebat, maka dia akan sombong. Maka dia kata, no, kita mesti lawan Naning. Dia kata, Belanda ni tak pandai. Kita ni strategi. Sebab waktu tu Kak, British Empire, dia dah takluk 1/3 dunia. British Empire. Lawan. Dia kata lawan. Okey. Dia hantarlah askar Gurkha. Dia hantarlah askar-askar British pergi ke Naning untuk melawan. Apa terjadi tuan-tuan? Itulah perkara yang paling memalukan, iaitu British kalah. Kalah perang, baru first time jejak kaki, dah menang, dah dapat takluk 1/3 dunia, masuk satu wilayah, kalah. Kak, apa berlaku Kak? Dulu kan ada surat, tahun 18, rupanya saya baru tahu, 1832 tu, zaman tu dah ada surat khabar kat Singapura. Malu besar. Jadi headline tak? Tajuk utama. Dan surat khabar waktu tu, macam kita sekarang lah, social media apa semua, tapi surat khabar tu penting. Betul. Dulu, surat khabar tu penting. Tapi dulu surat khabar, kalau Kak tengok, dia macam surat khabar, dia macam sekeping, dua keping. Dia cetak pakai mesin cetak dulu. Dia tak banyak macam surat khabar sekarang. Dia mungkin tajuk-tajuk penting je. Kalau tuan-tuan baca buku Sean Adam, tuan-tuan kena beli buku tu. Kena beli. Apa yang Sean Adam ni orang, dia ni bukan orang Naning Sean Adam, dia orang luar. Sekarang ni bekerja United Nations, dia World Economic Forum, UN. Dia kata dia sangat terinspirasi dengan perang Naning ni, sebab dia kata dia buat kajian macam saya, mungkin saya buat kajian dalam, dia buat kajian luar. Dia tengok dari Singapura, dia kata dia tengok surat khabar, macam mana headline mengatakan malu besar British. Dan yang menariknya, British terpaksa spend $100,000 pound British tu semata-mata untuk kalahkan Naning, yang negeri orang kata Cenonet ni. Cenonet ni lah. Dan Melaka dah lah kecil. Melaka dah kecil. Separuh. You spend hampir harga sekarang 300 juta untuk tawan satu benda ni. Dan British datang untuk apa? Capitalism. Capitalist. Capital. Betul. Dia nak menjaga, dia nak untung, dia nak serik. Lawan-lawan, kalah. Kak, dalam laporan yang saya baca, British kata 4,500 British kata, wah, kalau kita dapat tawanan ini, kita ada keuntungan $4,500 setahun. Bila berlaku perang, kalah, rugi $100,000. Untuk dapat modal, you kena 22 tahun lagi. Makna rugi 22 tahun. Kalau bentang bajet 22 tahun, rugi. Akak bayangkan. Banyak, satu kerugian yang sangat besar pada masa tu. Jadi, sebab itulah Naning, apabilanya berlaku perang Naning ni, ini saya bawa ni tuan-tuan, ini sikit ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak tengok laporan yang tebal-tebal lagi. PJ Bagby tulis, maknanya bila dia dah kalah tu, itu satu British ni, ada satu benda yang kita boleh belajar dengan dia, orang British. Orang British ni, dia belajar daripada kesilapan. Apa yang dia buat? Dia tahu kekalahan-kekalahan ni semua dari sebabkan orang kata salah strategi. Dan apa yang berlaku Kak?
Dia hantar orang rasuah sana, rasuah sini. Okey, nak tahu kelemahan orang Melayu macam mana? Ini bukti. Inilah bukti bahawasanya pengkhianat itu wujud. Sebab itu Soekarno kata, Kak, berikan aku 10 peluru. 1 aku lawan penjajah. 9 aku akan tembak pengkhianat, dia kata. Itu Soekarno punya bicara. Dibutakan mata dengan duit lah. Yes. Dalam lagi sekali Pengkhianat ayat tu. Dalam, Luqman. Jadi, Kak, apabila Datuk Nur Syed ni cerita bila dia dah kalah lah. Bila dia dah kalah, dia berundur ke Pasir Besar. Pasir Besar tu kubu terakhir dia. Dan pada waktu itu tak silap saya dalam catatan ada mengatakan ni yang menarik ni. Waktu tu kebanyakan lelaki banyak mati kan. Ya, dah perang, lelaki lah kan. Akak bayangkan, ini kisah ni diturunkan di mana orang perempuan janda-janda bangkit untuk melawan British. Dah hampir nak lawan dah. Dah kumpul orang. Pertempuran kecil dah berlaku. Orang perempuan punya beraninya tu. Orang perempuan nak lawan. Jadi, dalam adat pepatih, orang kata, kehidupan suku ni jatuh pada perempuan. Maknanya, kalau perempuan meninggal, habislah legasi. Suku tak ada apa, tak ada. Apa Datuk Nur Syed buat? Menyerah. Terpaksa. Supaya orang perempuan selamat. Legasi tu. Keturunan tu. Yes. Selamat. Dia menyerah kalah. Dan ramai orang kata, mana ada pemimpin menyerah kalah? Sabar tuan-tuan ni, saya nak cerita ni. Ini baru habis kat sini. Menyerah kalah. Bila menyerah kalah, pergilah dibawa ke Melaka. Dan dibicarakan. Waktu tu, tu saya kata berlakunya 2 camp. Dalam buku Sean Adam tu juga, tuan-tuan akan tengok macam mana surat-surat British, ada yang kata, jangan hukum. Ada yang kata, hukum. Dan beberapa kita punya pahlawan ditangkap. Ini yang saya rasa satu kebanggaan saya sebagai orang Malaysia. Akak bayangkan dalam mahkamah di Melaka itu, mereka meletakkan satu jumlah, iaitu tak silap saya 500 pound untuk tebus. Maksud dia macam bayar apa Jaminan gitu? lah. Jaminan lah. Untuk bukan Datuk Nur Syed untuk yang pahlawan-pahlawan yang lain ni. Apa berlaku, Kak? Saya fikir ini mungkin ni takdir Allah untuk kita negara Malaysia ni. Jaminan itu dibayar oleh seorang Sing dan seorang Baba. Orang bukan Melayu yang jamin. Bukan Melayu kita. Yes. Ni cakap jujur ni. Tuan-tuan boleh baca. Ni semua ada laporan. Nama dia saya lupa. Tu buku tu mana tu pergi tu. Nanti Sebab kenapa dibayar tu, Man? sebab mereka pertama, mereka rasa macam terinspirasi dengan perjuangan yang betul-betul mulia. Mereka rasa bahawasanya ialah bila kita ni, Kak, kita tak nak bergaduh dengan orang, Kak. Contoh, kalau dekat Melaka tu, Kak, kalau jumpa orang Baba ke apa ke, kita boleh berbaik, kita boleh bergelak, kita boleh apa. Dan orang Naning kan menghantar padi, sirih, gambir, pinang, semua hantar. Mestilah ambil oleh toke-toke situ, dah jadi kawan. Jadi, disebabkan mereka rasa ini kawan kita. Kita kena tolong. Dan mereka pun sedar bahawasanya Datuk Nur Syed ni tak salah. Ada dalam buku-buku Sean Adam tu. Belilah, tuan-tuan. Tuan-tuan beli. Bukan saya yang tulis buku tu. Sean Adam tu tulis. Belilah, tuan-tuan. Buku tu tuan-tuan akan baca, menitik air mata tuan-tuan baca. Macam mana waktu tu sebenarnya saya pun tak tahu. Bila saya baca buku Sean Adam, ada rupanya. Di sinilah saya nampak ada satu semangat di mana semangat jati di mana kita boleh hidup bersama tanpa menghilangkan semangat kemelayuan kita. Itu yang boleh kita belajarlah daripada kisah perang Naning ini. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Saya ni orang akademik. Saya tak pandai cerita benda-benda ni. Ini cerita yang hebat sebenarnya. Jarang kita jumpa. Ini cerita sejarah yang digali semula. Betul. Kepada generasi baru yang mendengar ni, mungkin boleh Tuan Luqman ceritakan apa jadi kemudian penghujung pada Nur Syed ni. Pada yang generasi baru. Okey. Kisah. Ini cerita orang tua lah. Kisah keramah dia tu. Nur Syed ni ada satu keris. Dinamakan keris bisa, nama keris dia. Ini keris ni dihadiahkan oleh ada keris bisa
yang ataupun keris Naning di mana dihadiahkan oleh Sultan Abdul Jalil tak silap saya Johor pada tahun 1699, di mana keris tu diwariskan kepada datuk-datuk Naning. Jadi keris ini dikatakan, kalau ikutkan kata-kata adat, keris ni dituntong dituntong berair, ditogak berapi, dikobeh beribu taufan. Maksud dia keris tu, contoh, saya ambil contoh tuan-tuan Saya ambil contoh. Contoh. Dituntung ini dituntung. Sorry. Dituntung macam ni, sorry. Di bawah, letak bawah. Dituntung. Dituntung. Kalau dituntung, keris ni akan keluar air. Contoh. Dia akan keluar air. Tapi ni bukan keris dia Dituntung baik. Bila dia tegak, dia akan keluar macam api. Bila dikebas ni macam ni. Dipusing. Ribut taufan. Berlaku ribut taufan. Dan ada legenda dia di kampung satu kawasan nama Melekit. Perang yang saya kata kubu tadi. Kenapa nama Melekit? Kisah dia apabila British datang ke kawasan Melekit itu, waktu itu Datuk Dosait dah tunggu dengan orang dia, di mana ketika Datuk Dosait cabut keris dia itu, maka ribut taufan berlaku. Hujan habis apa semua, sehingga tanah ni, dia kan tanah kita kan tanah macam tanah lembut. Bila kena hujan becak apa, sehingga kan tanah itu boleh jadi lumpur, selut. Ya, kita panggil selut. Selut. Dan sehingga orang yang nak berperang, yang British berperang, melekat-lekat. Itu melokek. Itu bahasa negara. Melokek. Melokek. Termasuk kaki dalam tanah tu. Melokek lah kata orang. Itu asal usul nama melekit tu. Itu kisah dia. Dan kisah lain, contoh kisah-kisah perang Naning ni yang biasanya kita dengar kebal. Dan Datuk Dosait ni ini kisah, saya rasa benda ni tak ada catatan, tapi ni kisah mulut. Ni saya cakap awal-awal ni kisah mulut. Ketika Datuk Dosait dia waktu tu dikatakan waktu ditabuh tu sudah jatuh, Datuk Dosait ni macam pertama dia dah macam lemah semangat. Bukan lemah semangat apa, pengkhianat ramai. Dia dah lemah semangat. Dia ni berani, tapi akak bayang contoh akak berdua kan, kawan tikam. Apa rasa hati kita? Buat macam mana pun kita lemah lah. Confirm kita lemah. Betul. Dia naiklah pelan-pelan di atas rumah dia, duduk dan dia bersemayang. Dan ini ada catatan. Di mana bila British serbu hilang. Dia hilang di atas tikar semayang. Sebab itu British catatan dia kata bila dia tengok yang tinggal waktu tu, dia dah kepung rumah dah kepung. Rumah dah kepung. Tapi bila dia naik, British catat yang ada tikar semayang, kopi satu. Dia sempat minum kopi. Dan ada tak saya macam songkok ke apa. Tapi orang tak ada. Tiba-tiba, dengar cerita dah ada dekat Pasir Besar. Wallahu alam bisawab. Kalau senang ayat mudah dia orang kata apa, gaib lah. Gaib. Lebih kurang macam tu. Kita tak panggil ilmu gaib, dia gaib. Di atas sejadah. Ada leman Ada. Itu laporan. Menarik tuan-tuan cerita dia. Sekarang ini semua dah lama kita cerita. Apa sekarang ada kat depan kita? Tadi macam untuk ni tadi Tuan Luqman beri cerita sikit untuk generasi baru yang tak tahu pengakhiran Dul Said ni macam mana? Okey. Secara ringkasnya. Pasal tadi kata gaib di atas sejadah ni. Itu yang sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Jadi bila dia serah diri, bila dia tangkap, dia dibawa ke Melaka dan waktu tu British terpaksa hold dia tak silap saya sampai 1 tahun nak tahu keputusan saja. 1 tahun dalam penjara lah maknanya. Dalam penjara lah. Ditahan dan selepas itu akhirnya inilah disebabkan Datuk Dosait ni nama dia terlampau besar. Jadi mereka mengambil orang kata keputusan iaitu membuatkan istilah kita sekarang adalah perintah berkurung di rumah. Diberikan sebuah rumah. Maka macam orang yang OKT yang orang letak kaki dia ada letak alat kalau orang sekarang ni kan, maksud dia keluar pagi kena lapor, keluar balik petang kena lapor. Itu yang dia kena tahanan di rumah sampailah dia penghujung usia, dia meninggal umur dia 76 tahun. Di akhir hayat dia pun dah tahu dia macam nak pergi dan akhirnya dia minta pulang ke rumah, pulang ke Naning. Dan itulah akhirnya kubur itu dimakamkan di belakang Masjid Tabuh Naning. Maknanya masa dia ditahan tu di mana? Yang di perintah berkurung tu di mana? Ya. Yang masa menjalani perintah berkurung. Di Kampung Gajah Berang.
Kampung Gajah Berang. Gajah Berang, Gajah Berang. Gajah Berang. Kat mana tu? Gajah Berang dekat Melaka. Oh, dekat Melaka. Melaka. Orang Melaka tahulah pasal Gajah ada Berang. dua tadi, Naning, Melaka. Jadi bila di penghujung usia, dia nak balik ke Naning tu dibenarkan Dia lah. benar sebab dia dah pun dah tak larat. Orang dah nazak kan. Tanah Kelahiran. Dia nak balik ke Tanah Kelahiran dia. Maka dia meninggal sempat di Naning. Mungkin 2-3 hari sampai tu dia meninggal dan dikebumikan di sana. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya boleh cakap kat sini, kisah keramat ni, itu adalah sebenarnya itu adalah bukti-bukti menunjukkan itulah perjuangan yang benar. Sebab kena ingat kita ada pertama maunah, satu istidraj. Orang yang jahat pun ada juga dia punya kekuatan dia, itu dia panggil istidraj. Jadi akhirnya apa yang kita boleh belajar di sini Kak, iaitu sebenarnya perjuangan bagi orang yang, apa makna orang yang hidup? Orang yang hidup adalah orang yang sentiasa berjuang. Berjuang bukan untuk diri sendiri saja, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk masyarakat dan berjuang untuk negara dan agama. Jadi Kak, kita dah betul, kita dah dengar banyak tadi tu. Sekarang ni mesti penonton tanya, benda apa di ni? depan kita ni Kak. Tertutup ni macam kotak magic ni. Apa yang ada sebenarnya kat depan kita ni? Tuan Luqman dedahkan. Kalau boleh Tuan Luqman cerita pula sedikit apa yang kenapa perlu orang kata perlu ditutup begini, kenapa, apa rahsia-rahsia kotak ni tuan-tuan. Apa kaitan dengan Naning kan? Apakah rahsia benda yang ada dalam kotak ni dengan kerajaan Naning? Sebenarnya apa barang yang ada di dalam ni, dia adalah, boleh saya katakan, saya jujur saya cakap, saya bukan ahli spiritual. Saya orang akademik. Dan ini adalah salah satu bukti kebesaran Naning itu sendiri. Macam contoh, satu orang raja, dia ada keris yang konon mempunyai legenda. Ada legenda-legenda dia. Dan apa ada dalam peti ini adalah sebahagian daripada legenda Naning. Iaitu barang ini dia disimpan oleh satu keluarga disimpan, di mana dia barang ini diwarisi turun-temurun. Dan barang inilah barang pertabalan Datuk Naning, di mana barang ini, kenapa barang ni ada kat sini? Kenapa? Dulu asalnya barang-barang ini dia disimpan macam satu tempat. Bila perang berlaku, kan British kan kalau perang dia suka ambil barang-barang kebesaran dia bawa balik negeri dia. Datuk Dosek dah tahu, dia pecahkan. Mana suku-suku ni, kau ambil. Mana pecah barang-barang ni semua. Dibawa lari. Jadi, di situlah setiap keluarga akan menyimpan alat kebesaran, di mana apabila Datuk Naning baru ditabalkan, barang-barang dia akan dikumpulkan dan dikerjan. Kerjan tu maksudnya ditabalkan Datuk Naning itu. Dan barang-barang inilah yang saya bawa sebahagian. Jadi sebenarnya ada banyak lagi tuan-tuan. Ini sebahagian yang saya dapat pinjam daripada datuk-datuk adat. Saya dapat pinjam, saya terima kasihlah kepada yang memberi pinjam untuk kita berbicara tentang ini. Dan masih digunakan sehingga ke hari ini? Okey. Alat ni dia tidak dikeluarkan pada waktu British, tak ada. Sebab zaman British kalah je, alat ni tak keluar. Alat ni tak keluar. Dia masih disimpan. Dan sampailah satu ketika dan dikatakan seandainya wujudlah, kata kalau Datuk dia sekarang ni macam-macam cerita, tak ada apalah. Jadi orang kata di bawah NSRC kita selamatkan barang-barang ni untuk dipamerkan, insya-Allah kalau ada rezeki kita akan beri orang kata pendidikan lah pada masyarakat tentang barang-barang ini. Dan barang ini saya percaya tuan-tuan dia ada kena-mengena dengan maksud spiritual Melayu. Dan barang ni saya rasa tuan-tuan pun tahu dan tuan-tuan pun biasa tengok. Sebenarnya tetapi biasa tengok tapi tak biasa nampak secara live, orang kata contoh. Tak sabar kita buka ni Kak. Okey. Tengok Jadi, ni. Kalau boleh kita buka. Okey, akak satu saya tak ada apa-apa syarat ke nak untuk tak ada masalah. Ini barang tak ada apa. Tak ada apa. Bismillah aja. Kita mulakan dulu yang ni kot. Yang merah ni. Boleh. Wah, kita tengok dulu. Apakah barang tuan-tuan? Ini kita selalu juga kita tengok lah Kak. Selalu kita tengok. Tapi hari ini di hadapan tuan-tuan semua, saya tunjukkan, akak tunjukkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua,
Ini adalah burung cendrawasih. Burung yang dikatakan berasal daripada kayangan. Kayangan tuan-tuan bukan syurga Kalau syurga tu lain. Kayangan. Apakah yang dinamakan dengan kayangan? Kayangan adalah satu tempat tinggal makhluk yang bukan manusia lah. Baik. Katakan kayangan tu senang cerita, orang kata apa, orang-orang halus dan sebagainya. Itu kita namakan kayangan. Ramai kata berasal daripada syurga, tapi kita letak orang Melayu sendiri berasal pada kayangan. Kalau betul lah, Man. Betul tak cendrawasih? Ya. Betul. Cendrawasih. Tetapi dari segi alhamdulillah Kak dah banyak kali tengok cendrawasih. Baru minggu lepas tengok lagi cendrawasih. Tetapi cendrawasih yang berada di hadapan saya sekarang ni tuan-tuan, kalau saya lah, kalau mengikutlah kata pada keadaan fizikal bulu yang ada ni, umurnya ni bukan calang-calang umur ni. Ini dah umur nenek moyang dah ni. Betul Mungkin sebab ratusan bulu dia tahun. pun dah tak kembang kan? Ya, bulunya tidak kembang. Kalau betul-betul dia orang kata apa, burung yang saya selalu jumpa kembang tuan-tuan. Maknanya yang kembang ni tuan-tuan kita jumpa dalam tahun 1900 lagi. 1900. Dia masih kembang lagi. 1960 saya pun ke. baru tahu benda tu. 1970 ke. Maknanya baru umur 50, 60 tahun, 100 tahun. Tapi melihat kepada keadaan cendrawasih yang berada di hadapan kita semua, saya percaya burung ini usianya mengikut jangkaan saya melebihi 200 tahun. Pada tengok pada keadaan ekor dia. Tak tegak lagi dah ni. Tapi yang lain tu alhamdulillah okey. Rare burung ni. Rare Rare. Ini burung antara burung yang rare ni. Okey, saya buka yang ni. Kalau yang ini rare, cuba rare. tengok. Saya takut tu rare nanti. Kita nak tengok dulu. Kita try buka. Okey. Tu. Wow. Ini kalau kita dapat video abang videographer kita, tolong orang kata apa? Dapat tengok. Adakah burung? Okey. Adakah ianya burung yang sama, saudara Luqman? Baik. Dia adalah sepasang. Okey. Sepasang. Jantan di mana betina. jantan bermaksud kuasa. Okey. Dia falsafah dia bermaksud adalah kekuasaan. Okey. Burung betina adalah bermaksud kesuburan. Okey. Itu maksud dia. Jadi mana Secara jantan? filosofinya. Mana jantan, mana betina? Kalau di manakah jantan, di manakah betina? Mari kita uji bekas wartawan Mastika yang tersohor ni. Kalau Datuk bijak laksana, mana jantan, mana betina. Mana jantan, mana betina. Aduh, kita itu kena letak dalam air. Tak boleh. Di mana? Teka lah dulu. Okeylah, saya teka sebab ni dia cantik. Inilah yang apa pada saya apa betina. Itu saya lah. Ni jantan kot. Tahulah kalau akak je Kalau akak pula. Kalau akak betul, ini adalah betina, itu adalah jantan. Kalau akak samalah jawapan kita. Kenapa? Tak nak ubah ke? Tak nak ubah. Janganlah sama pula. Dia satu kalah satu menang. Betul okey lah. Pilih lah. Saudara Luqman pilih. Tak apalah, saya pilih. Oleh kerana Nita kata betina jantan. Baru ada pertandingan. Mau pertandingan lah. Senanglah jantan betina. Baik okey. Sebenarnya Kak, inilah yang jantan yang kecil. Sebab gaya. Tengok gaya. Mengepak jantan. Supaya betina senang terpikat. Yes. Itu kan dalam keadaan itu dia. Itu kan cantik. Ekor belakang dia kembang. So, ini betina. Yes. So saya salah tuan-tuan. Sifat burung cendrawasih betina ni tuan-tuan adalah dia suka menggoda jantan dengan kecantikan bulu belakang. Saya tambah sikit info tu. Dan satu lagi info nak bagi tahu pada kita punya audience, pasal ramai yang cakap itu bila kita keluarkan satu cendrawasih kepunyaan satu owner daripada Kuala Lumpur, ramai cakap, Kak, ini cendrawasih ni Kak dekat Papua New Guinea ada, dekat Zoo Melaka ada, dekat situ ada, dekat sini ada, datuk saya ada, nenek saya ada, bapak saya ada. Tuan-tuan, ada pelbagai versi cendrawasih di dalam dunia ini tuan-tuan. Tetapi bagaimanakah untuk kita mengenal pasti cendrawasih yang ori yang dikatakan datang pada kayangan? Nita.
Kak, macam ni saya nak tahu cenderawasih Contoh. kita selalu jumpa Kak. Bukan, dan setiap cenderawasih tu ada cerita dia. Cuma yang kali ni saya nak tahu daripada versi Naning, apa kaitan cenderawasih ini dengan Naning? Apa ceritanya? Baik. Boleh Tuan Luqman cerita. Terima kasih Kak. Kalau akak perasan, gambar Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid tak silap saya. Abdul Hamid. Ya. Sultan Abdul Hamid. Ya, bapa kepada Sultan Abdul Halim, betul. Kan ada gambar dia. Yes, dia punya atas tu. Kenapa seorang sultan pakai bulu cenderawasih di kepalanya? Itulah membawa maksud dia adalah seorang sultan yang sah dan hebat. Sebab cenderawasih ni bukan sekarang ni susah dapat Kak. Dulu pun dah dapat. Maknanya Kak, siapa yang dapat bulu cenderawasih memang pembesar. Dia seorang pembesar. Dan dia ni macam barang, orang kata satu barang perhiasan yang sangat-sangat mahal. Orang kata zaman tu pun dah, yalah kalau sekarang, kalau kita zaman tu, kalau daripada bayangkan dia Semenanjung nak ke Sabah Sarawak pun, dah makan hari. Bayangkan kalau seorang tu nak ambil di Papua New Guinea. Dan melalui perdagangan. Perdagangan apa semua, dan Naning kan sebelah Melaka. Seluruh perdagangan dunia bertapak di situ. Dan cenderawasih ini adalah salah satu barang yang boleh dikata eksklusif pada zaman itu yang dijual. Dia macam sama macam gading gajah, tanduk, apa semua. Dan ini adalah barang-barang yang memang disimpan oleh seorang pembesar nak menunjukkan bahawa akulah yang betul-betul layak menjadi seorang pembesar. Simbol kuasa. Simbol kuasa. Itu adalah simbol kuasa sebenarnya. Cuma mungkin saya nak tambah sikit. Burung cenderawasih ini dikatakan orang kata banyak dia punya kelebihan dia. Sebenarnya ketika itu orang Melayu dia mempunyai pengaruh dinamakan Kitab Tajuk Muluk. Pernah dengar? Tajuk Muluk. Sebenarnya Kitab Tajuk Muluk tu ada tulis pasal cenderawasih. Jadi disebabkan kitab itu dikarang dan dicarilah burung cenderawasih ini untuk menunjukkan dialah yang chosen one, yang terpilih untuk menjadi seorang pembesar ataupun raja dalam sebuah negeri. Jadi yang ni dapat daripada mana? Daripada asalnya tu? Okey, saya difahamkan cenderawasih ini adalah asalnya daripada suku anak Melaka Limau Purut. Suku anak Melaka Limau Purut. Sebab dia ketika tak silap saya, ketika Datuk Dor Said barang-barang ni diselamatkan, dia adalah salah seorang yang suku yang berjaya selamatkan barang ni daripada diambil. Jadi keluarga tu secara turun-temurun menyimpan sehinggalah hari ini disimpan. Dan alhamdulillah keluarga tu pun saya rasa jelah orang semakin matang dan dia rasa benda ni perlu dipertontonkan untuk memberi pelajaran sebenarnya. Dan satu lagi Kak, apa kata kita buka? Apa ada lagi? Kita buka kaca Tapi ni. itulah. Tapi buka kaca ni. akan tambah satu info lagi ni tentang cenderawasih ni yang tersekat tadi. Pasal ramai cakap kata senang nak dapat burung cenderawasih, ini burung kat Zoo Melaka yang Kak cakap tadi tu. Sebenarnya tuan-tuan, memang banyak spesies burung cenderawasih yang kita boleh dapat di Indonesia sebagainya. Tetapi burung cenderawasih ni tuan-tuan, nak tahu adalah burung yang Kak cakap tadi berasal pada kayangan. Dia adalah, nak testing ni senang je. Man, kalau nak testing burung ni ori atau tidak. Adakah burung ini berasal daripada di atas tanah? Pasal ramai kata kalau duduk atas tanah dia meninggal, dia mati. Dia pasal kalau burung yang betul-betul real ni, sejarahnya adalah burung ini kalau nak tahu tuan-tuan, nak test dia burung rare ke tidak, dia datang pada kayangan ke tidak, senang je tuan-tuan. Burung ni dia kebal. Dia ada ilmu kebal. Ingat manusia ada ilmu kebal. Saya baru pertama kali dengar burung ada ilmu kebal ni. Untuk mengetahui sama ada burung ini adalah burung yang memiliki orang kata apa, rahsia begitu, ambil satu kain tuan-tuan. Ini kata orang tua-tua orang tua-tua tuan-tuan. Cara nak mengenal pasti cenderawasih yang ori yang datang daripada kayangan tadi tu. Ambil satu kain, tutuplah burung ni. Kemudian kain yang menutup burung ni kita cuba bakar. Saya ajar satu betul tuan-tuan. Andai katalah kain yang menutup burung ni tadi kita bakar-bakar, tak boleh. Ini burung sangat rare ni. Itu yang dikatakan daripada syurga. Bukan daripada dunia biasa. Pasal kebanyakan burung ni boleh juga orang kata apa,
diperolehi daripada pihak sana, dimensi lain. Itu nak bagi contoh kepada tuan-tuan puan-puan yang kata, Kak, burung cendrawasih ni ada kat Zoo Melaka kak, ada dekat Zoo Negara kak, ada di sana, di sini. Memang spesies banyak, Man. Tetapi cendrawasih yang betul-betul ori, yang dikatakan berasal pada kayangan, untuk salah satu mengenal pasti dia punya kebal dia, itulah dia caranya. Baik. Tapi kat sini tuan-tuan, saya suspend tuan-tuan. Pasal ini burung tuan-tuan, bukan calang-calang burung. Ini burung sudah ratusan tahun. Turun-temurun. Saya nak minta satu kepastian daripada Kak Jem. Kak Jem dah banyak tengok burung cendrawasih. Ya, betul. Adakah Kak Jem memang melihat burung ni memang usia dia ratusan tahun? Memang kalau akak dapat mengikutlah akak punya akak sebab akak dah pengalaman. tengok banyak. Ya. Yang saya tengok yang paling latest minggu lepas, yang diperolehi di puncak Gunung Jerai, di atas tapak Istana Merong Mahawangsa, pada tahun 1970-an ya. Maknanya hampir 50 tahun. Burung tu segar lagi, dalam keadaan diawet juga, segar, dan bulu dia kembang ke atas. Kalau kita tengok burung ni dah kan, nampak tak? Dia dah uzur sikit lah. Dia dah uzur. Bulu dah ke bawah. Yang ni kalau kita tengok kepak dia, orang kata masih lagi dia dah slow sikit lah tuan-tuan. Dia tidak, orang kata tidak mantap lah dari segi penampilan dia. Bayangkan burung yang saya tengok yang dijumpai pada tahun 1970-an tu, tegap berdiri, kukuh. Kukuh. Ada gambar dia tuan-tuan, kukuh. Tegap berdiri dengan ekor yang bahagian belakang tu kembang. Sekembang-kembangnya. Tapi bila kita tengok burung ni, rasanya ini bukan lahir pada orang kata tahun awal ni. Ini bukan puluh-puluh tahun ni. Kalau ikut kepada keadaan bulu dia, keadaan mata dia. Mata cendrawasih ni tuan-tuan yang ori sebenarnya berwarna merah. Dia kata mata dia pun kita dah tak nampak sangat dia punya merah tu. Dekat situlah tuan-tuan, saya mengenal pasti burung ini umurnya insya-Allah lah, kalau ikut tekaan saya, melebihi ratusan tahun. Kalau salah minta maaf, Lokman. Ini mengikut sejarah akak dengan cendrawasih. Ya. Pasal yang akak nampak tahun 70-an tu, matanya segar berwarna merah. Yang ini minta maaf, tak nampak dah warna tak merah. nampak. Pasal makin tua. Ya. Sebenarnya apa sejarah dia ni? Betul ke tidak ke dari segi usia dia sebenarnya macam mana? Boleh saya cakap 100% betul tak? Alhamdulillah. Memang benda ni saya dipercayai, dan ahli keluarga sini kata mereka dapat atas moyang. Sebab moyang mereka yang bawa lagi burung-burung ni daripada dirampas. Jadi apabila mereka simpan di rumah, dan yalah, orang dulu-dulu dia tak faham. Betul. Kenapa saya tutup tuan-tuan? Kita ada spotlight yang banyak. Jadi untuk satu artifak, kita tak boleh bagi dia percayaan yang kuat. Jadi dia akan merosakkan sebenarnya artifak tu. Betul. Sebab itu daripada tadi saya tutup saja. Dia nak buat surprise pun ya juga. Tapi dalam masa yang sama, ia perlu ditutup. Dan waktu tu yang saya difahamkan, mereka ni tak berapa faham cara kaedah jaganya. Jadi mungkinlah kita dah tak nampak bulu dia dah tak cantik, tak kembang. Tapi alhamdulillah, akak tengok cukup sifat tak? Cukup sifat Alhamdulillah. Maka cukuplah sifat. Betul. Cendrawasih yang asal memang dia inilah dia punya atas kepala dia berwarna kuning pekat, kuning diraja. Kepak dia akan berwarna kecoklatan, dan di bahagian ekor yang bahagian belakang dia akan berwarna putih ke kuning-kuningan yang longgar. Betul. InsyaAllah lah, ikut pengalaman dah 2-3 kali jumpa, baru minggu lepas pun kita jumpa satu burung yang 50-60 tahun usianya. Pun masih cantik. Cantik. 50-60 pun cantik 60 lagi. 60 tahun sangat cantik. Maknanya jadi mungkin satu dijaga dengan rapi kan. Yang ini dibawa lari. Kena ingat sejarah perang. tu kan. Kalau betul lah. Berpindah kalau katakan betul pada zaman yang nenek moyang kepada moyang kepada moyang berapa generasi tu. Yalah, betul. Ini kita cakap masih cantik lagi lah ni. Kalau ikut pada umur dia tu.
penjagaan yang rapi lah insyaAllah tuan-tuan. Okay, kalau kita tengok selalu burung cendrawasih ni orang yang memilikinya adalah tujuan-tujuan tertentu. Tapi dari saya tengok kalau saya nak fahamkan yang Tuan Luqman punya ni, ini lebih pada alat kebesaran naning kan? Bukan dia untuk, alat untuk kebesaran. benda-benda lain kan? Dia, Tanda kebesaran dia kan? adalah sebuah tanda kebesaran di mana nak menunjukkan pembesar tu ada pembesar yang layak dan sah. Jadi dia lebih sebenarnya burung cendrawasih ni yalah ada orang ada ilmu dia kak. Cuma dalam konteks naning ini cendrawasih yang dia ada ni adalah salah satu alat kebesaran sebenarnya. Baik. Dan ada satu lagi alat kebesaran kak. Tu je kita nak tengok tu. Apa lagi satu tu? Ini perlu tutup ke tidak ni? Boleh dah boleh. Boleh kita tutup dulu tuan-tuan sebab minta maaf tuan-tuan dia benda kena dah lama cahaya. jadi saya takut rosak nanti. Luqman, satu lagi nak tanya. Yang hujung ni apa ni? Gading apa ni? Oh. Ha. Ni kononnya dalam penjagaan burung cendrawasih ni ahli waris akan letak setanggi kat dalam tu. Oh, ni dalam ni. Ini maknanya Tempat letak setanggi. Ada isi tu. Sebenarnya saya difahamkan bila saya tanya kenapa letak setanggi, ada pemujaan ke? Saya tanya, dia kata tak, dulu kalau tak letak setanggi nanti kena makan bubuk. Gosak. Jadi dia lebih kepada macam kita steril kita panggil. Macam kita perasap benda tu supaya hama-hama yang dekat sebab ni kan benda hidup. Benda macam daging kan. Jadi mungkin hama ke kumbang akan makan, dia akan rosak. Jadi dibakar dengan setanggi supaya tak ada kumbang makan. Macam tu dah saya difahamkan begitu. Untuk kita kena tutup. Okey. Kejap tutup dulu. Kita tutup je sebab nak elak pada cahaya. Kak, sana Kak. Alright. Okey. Jadi kita tengok lagi satu alat kebesaran naning yang Tuan Luqman bawa ni nak tunjuk ni. Apa dia tu? Daripada kain tu akak dah tahu kak Baldu kan? Baldu. Kain baldu ni. Kain pun lama ni. Kain lama kan? Kain lama tuan-tuan dengan kain yang bertekad zaman sekarang ni berbeza tuan-tuan. Dia ada aura tuan-tuan. Dia ada aura ni. Aura dia kalau tuan-tuan nampak memang ni. Dia ada aura ni tuan-tuan insya-Allah. Boleh kak? Silakan. Sebab akak saya difahamkan akak pun hebat-hebat. Kenapa saya buka saya tutup balik tuan-tuan? Ini akak punya insting je lah Man. Saja nak tanya. Keris ni pernah kena darah Man? Ke tak ke macam mana Man? Ini adalah keris kebesaran oleh sebenarnya dia adalah salah satu keris kebesaran Datuk Haji Marhum Diri juga. Dan diwariskan oleh anaknya Pengulu Besar Alur Gajah, iaitu Datuk Mat Shah. Dia ada dua Datuk Mat Shah sini. Satu Mat Shah Naning tahun 1951 dan ada satu lagi Datuk Mat Shah juga pada 1832. Ada juga. Itu anak kepada Datuk Haji Marhum Diri. Jadi ni memang asal semua, tak ada kot lah dia punya sarung baru ke apa sebab ada uzur ke? Ni betul-betul asal semua. Okey, tak silap saya cuma sarung yang ni saja. Yang ni. Ni yang baru. Oh tu baru. Ini saja yang baru. Yang ni semua lama ni. Tu asal kalau kita dapat tengok secara dekat, akak akan nampak kan lama kan dia punya bentuk dia tu semua. Lama ni. Ini kayu pakai kayu ciku ni, pokok teras pokok ciku. Pokok ciku tu? Pokok ciku. Itulah cakap pokok ciku keras kan? Teras kayu ciku. Teras dia ciku. Boleh buka kan Man? Boleh. Bismillah kak. Bismillah. Tak, contohnya itulah dia. Maknanya berapa luk ni? 1, 2, 3, 4. Enam luk. Keris, okey. Perbezaan keris naning dan keris lain adalah keris naning luknya genap. Bukan ganjil. Bukan ganjil. Ini adalah 12 luk. Oh 12. Pasal tu dia panjang. 12 luk. Dia tak ganjil, dia genap. Itu membezakan keris naning dan keris lain. Ada aura Man. Ada Ada aura keris ni. Ada aura tuan-tuan. Ada aura ni. Yang memiliki ni kalau saya lah tuan-tuan tanya. Berdasarkan insting apa yang saya rasa sekarang. Hebat orang yang memiliki ni. Hebat ni. Memang dibuat untuk tubuh badan sendiri. Kalau dapat baca lah tuan-tuan. Dibuat khas untuk tubuh badan yang menggunakannya.
Hebat ni. Inilah salah satu alat kebesaran dia. Dan sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, kita akan biasa dengar keris ni adalah tanda-tandanya apa semua kan. Tapi biasanya keris kebesaran dia ada sesuatu di dalamnya, tetapi kebiasaannya dia akan dijaga oleh orang yang bergerak Datuk Pawang Diraja Naning. Biasanya barang-barang macam ni dia tak akan buat perangai lah kalau dijaga dengan betul. Biasanya kan setiap kerajaan ada pawang dirajanya. Jadi pawang-pawang diraja ini yang biasanya, dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pawang diraja ni dia adalah salah satu dia punya, kita nak tahu dia punya kekuatan dia bukan menuntut, tetapi dia diwarisi. Maksudnya kalaulah orang itu datuk ada, biasanya mungkin cucu saudara, anak saudara, anak, tak tahu siapa dalam keluarga tu. Biasanya benda ni akan memilih mereka yang paling alim, paling bersih hatinya untuk diangkat menjadi pawang diraja. Sebenarnya pawang diraja ni sebab tu kita ada 3. Pertama bomoh, kedua dukun, ketiga pawang. Betul tak Betul. Apa beza ni? Bomoh apa? Dukun apa? Pawang apa? Bunyi dalam masyarakat Melayu macam 3 ni jawatan macam sama je kan? kata. Okey. Dukun dia boleh mengubat orang dan membuat orang. Itu dukun. Bomoh mengubat saja. Tetapi pawang spesialis. Dia ada kekuatan yang mana sesuatu kekuatan tu saja. Contoh pawang hujan, pawang buaya, pawang gajah, pawang harimau. Pawang harimau tak boleh tangkap ular. Pawang ular tak boleh tangkap gajah. Dia spesialis. Macam pakar lah ni. Doktor pakar contohlah. Macam tu. Okay. Jadi pawang diraja maksudnya dia adalah orang yang tahu selok-belok secara spiritual. Di orang Naning tu, contoh katakanlah terlampau banyak kemarau apa semua kan, adalah kaedah ritual yang dibuat untuk menurunkan hujan dan sebagainya. Dan catatan pun ada, di mana orang-orang Naning dulu pernah buat beberapa contoh, orang kata semangat padi kan, buat dulu-dulu punya semangat padi, dan diketuai oleh Datuk Pawang Diraja. Tapi biasanya dia tak akan buat benda yang bukan. Biasanya tempat tu diadakan upacara macam buat tahlil, dia buat tahlil, buat makan, tapi mesti ada alat-alat sajian dia, confirm ada. Tapi alat sajian tu bukan ditinggalkan, mereka makan bersama. Itu kaedah yang dibuat kan. Jadi ada beberapa pawang. Okey, dan satu lagi. Ni apa ni? Yang tongkat je ni. Ya. Cuba akak je yang pegang. Macam tongkat pembesar-pembesar dulu bila jalan. Tengok filem-filem lama dulu. Alat pegang. Tongkat kalau tuan nak tengok sejauh mana tongkat ni, orang kata apa, tengoklah kepada pemegang dia tuan-tuan. Yes. Semua barang ni ada aura man. Ada kan? Semua ada aura ni. Pernah juga, saya lupa nak cakap. Pernah juga, kalau saya rasa ada satu lagi, saya rasa kalau saya tunjuk ni, dia punya aura pun mungkin, saya tak tahu, saya mungkin tak pasti, saya tak pandai benda-benda ni tuan-tuan. Cuma saya mungkin Kak Jem boleh tolong akak pun boleh. Yang kotak tu ni. Okey. Dia ada satu lagi Kak. Ini tongkat siapa sebenarnya, Luqman? Baik. Inilah disebut sebagai tongkat lembuara. 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 Inilah tongkat lembuara. Kononnya dipercayai adalah tongkat yang diperturunkan oleh Datuk Naning kepada Datuk Naning. Dia turun. Saya tak pasti adakah dia milik Datuk Naning pertama atau kedua, tetapi kalau ikutkan cerita, dia dibawa daripada Pagaruyung. Maknanya dibuat di Pagaruyung. Dihasilkan Akak dari cuba sana. tengok dia punya seni apa ni orang kata, seni ukiran dia. Minangkabau. Dan besi yang digunakan tuan-tuan bukan besi-besi biasa. Pasal besi dia berat man. Berat Berat besi dia. Besi dia berat. Tembaga. Dan dia punya ni tembaga. Tembaga ni. Cuma dia dah lama tuan-tuan, dia tidaklah bersinar. Tapi ini adalah tembaga, betul. Saya akak bawa sekali pergi Padang
minum kerbau. Itu yang makan itik salah je. Orang kata apa, keluk empat-empat. Okey. Ada satu lagi barang Kak. Di mana barang ni, ini depan mata saya ni. Ni macam boleh cerita depan mata saya. Di mana ada, ni kisah lah. Ada orang dia, ni kita tu cakap benda macam ni tak boleh cakap besar tuan-tuan. Di mana ada satu orang, dia rasa ilmu dia tinggi. Dia rasa ilmu dia tinggi dan dia kata, aku boleh tengok barang ni, aku tak ada apa-apa. Saya kata, tak boleh. Masalahnya, pewaris dia tak ada. Tak boleh tengok. Saya cakap. Tak dapat izin lah Tak kata dapat izin. Dia kata, tak apa. Aku boleh. Aku dah biasa dengan barang-barang ni. Itulah masalah tu. Tolong keluarkan. Tu. Ni Luqman. Jadi. Senang tuan-tuan nak bawa barang-barang Ray yang yang kita tunjukkan pada hari ini kepada audien 2 dimensi. Okey Kak. Inilah barang yang kononnya orang tu dia berkata dia boleh tengok. Akak tahu apa jadi? Orang tu. Biar okey, saya kata tak apa. Saya suka orang macam ni, memang saya suka. Orang cakap Dan besar. saya cakap besar memang saya minat. Dan saya serah pada dia, akak tahu apa berlaku? Terus pitam dan pensan. Bila melihat ke tu memegang? Dia buka saja, dia pitam dan pensan. Buka kotak ni? Yes. Baik, pitam dan pensan kalau muntah darah. Cerita muntah darah ni ada cerita naning dia. Pun ada kisah dia. Kisah muntah darah. Pensan tu tuan-tuan, baru orang kata apa, tumbuk sikit. Kalau muntah darah. Ini panjang cerita dia. Ini tak apa, hari ni waris dia, dia punya penjaga dia ada. Jadi penjaga dia orang tuan-tuan bukan bukan orang lain penjaga dia orang kita ada bawa hari ni, tapi kita apa ni orang kata sorokkan dulu. Jadi Kak, ni Kak boleh tengok. Ni dengan izin Dengan suspend izin juga dengan suspend juga tuan-tuan bila dengar orang kata apa Luqman cerita tadi tu. Kat atas lambang apa ni, lambang Kak, Naning. Ni. Oh ni lambang Naning. Ini Kak macam ni. Okey. Boleh lah buka. Dengan izin. Tapi akak kena tengok akak lagi. Kita bagi kita Nita tengok lah. kita tengok siapa yang berani. Nita lah asyik-asyik akak je ke depan. Asyik tolak ke kita je Kak Jem ni. Kak Jem buka. Kak Jem lagi tuan-tuan tu lah. Saya cakap tuan-tuan. Dia mesti nak Kak Jem. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Okey. Videografer? Dia tuan-tuan dia keris kecil. Satu keris kerisan kecil. Okey. Kak Jem dia pegang. Ni. Kena duduk tangan kat kenapa pakai. perlu orang kata apa, dipakaikan sarung dia, Man? Pertama, kenapa kita last yang pegang tombang. Jadi saya pun tak nak ambil apa-apa risiko. Kan ada yang tombang kat sini. Jadi saya ambil langkah pencegahan lah. Kan? Supaya saya rasa insya-Allah tak ada apa-apa lah. Kita doa lah pada Allah. Tapi kalau ikutkan kalau benda-benda lama artifak ni memang sebaiknya kita pakai sarung tangan kan. Dan satu lagi tuan-tuan, benda-benda macam ni, sebab benda ni benda lama, lebih baik kita pakai sarung tangan sebab tangan kita ni tuan-tuan, ada bahan-bahan kadang-kadang boleh menyebabkan benda-benda berkarat. Nak pegang dua-dua nanti tangan. Orang tak nak satu. Maknanya last waktu dipegang tu tumbang ni, Man. Yang orang yang tu, tumbang. Wah nak ni kan, nak menyedarkan dia. Apa sejarah dia dulu, Man? Sebelum apa? Masih. Baik. Keris ni didatangkan sama dengan tongkat ni. Oh, tongkat tadi. Tapi keris ni inilah dipercayai ni daripada ni sebab kita masih tak jumpa apa-apa kajian ke apa, kita tak jumpa, cuma ini daripada yang disebut inilah keris yang dibawa oleh Datuk Naning pertama bersama alat kebesaran dia yang semua. Maknanya Datuk Naning pertama iaitu Datuk Nan Perpatih Sebatang. Betul tak saya sebut tu? Betul. Itulah yang juga menjadi kepada adat pepatih di Negeri Sembilan. Betul? Betul. Sangat betul. Dan kubur dia ada di Naning. Kajian saya dah buat 148 muka surat. Tesis itu di UM sekarang. Ada di Naning kuburnya. Saya bagi Kak pegang. No problem. Okey, tuan-tuan ni dia punya keris. Tunjuk pada kena juga. Ini adalah kerisnya.
Kalau nak tanya, sangat berat. Pada akak berat. Untuk satu keris kecil macam ni tuan-tuan. Kalau Berat. akak perasan tak ada kesan retak? Hmm. Maknanya keris ni akak rasa berapa lama? Sebab keris tembaga boleh retak. Itulah. Keris tembaga, patut tembaga tuang, mana boleh retak? Tapi terlampau lama sampai retak. Berat tuan-tuan. Tak sampai pun orang kata dalam satu kaki panjangnya. Dan dimuncung ni Man, kalau dapat Man terangkan ini, orang kata apa? Ini kita panggil ulu, tak silap saya lah. Kalau ni mungkin orang pakar keris lebih tahu, tak silap ulu Jawa demam. Ulu Jawa demam. Jawa demam. Sebab bentuk dia macam orang ni kan, tapi sebenarnya dia lebih, saya tengok macam orang tengah semayang ni. Pegang dia dalam keadaan macam orang sedang semayang. Jadi ni dengan tongkat tadi yang dibawa oleh Datuk. Ya, sebab tu Perpatinan Sebatang ni. kan sama je Ya, rupanya ni. Ya, bentuk dia ini dengan ini tuan-tuan sama. Cuma saya beritahu ini tongkat ni, dia kepala tu dah lama, tongkat ni dia orang ganti-ganti. Kepala dia sama tuan-tuan. Persamaan. Kalau kita dapat tengok persamaan dia. Daripada ni tuan-tuan, pagar ruyung Indonesia. Ini maknanya Datuk Naning pertama ni Man tapi sebenarnya dia bawa alat kebesaran ni banyak. Ini yang salah satu berjaya dibawa lari lah orang kata. Dan ni tuan-tuan, kita tak bagi buka ni pasal tu ada lain kuning. Betul? Betul. Ada lain kuning ni tuan-tuan. Bila dia diikat dengan lain kuning ni, maknanya hanya boleh dibuka lah pada akak oleh orang-orang tertentu. Ya, betul. Yang ada darah susu galur tu. Betul. Betul. Kalau betul lah Man Penjaga yang sah. Penjaga yang sah dia betul. Setiap barang ni tuan-tuan ada penjaga yang sahnya. Itu sebabnya orang kata apa Man? Kerana mulut badan binasa. Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Jadi yang tadi pengsan tadi, yang dia tengok dia dah pengsan, apa jadi kat Jadi apa yang kita buat, kita terpaksa lah. Mula-mula saya pun dah panik lah. Bila dah jadi macam tu, bila dah panik, kita ambil lah segala air apa semua, tuam-tuam kat muka. Sampailah akhirnya kita cubalah tahu-tahu, kita pun tak pandai kak. Cuma kita boleh. Kita pun tak pandai sangat. Cuma bolehlah kita cuba-cuba kan. Situ ni kan dia basahkan rambut dia, urut dia apa semua, urutkan sampai dia sedar balik. Dan bila dia sedar, dia terpinga-pinga. Dalam keadaan dah basah lencun ni, saya dah simbah air, dia dalam keadaan basah terus. Dia macam orang sesak nafas. Saya dah risau nak panggil ambulans dia. Saya dah risau dah. Jadi tu dia kata apa yang jadi? Tiba-tiba aku macam ada orang terekam aku pitam dia tu. Sebaik dia buka kotak tu. Dia kata ada macam orang terekam dan dia pitam. Dia terperanjat. Itulah dia punya. Itu sebab itu cakap besar. Sebab tu hidup ni tuan-tuan, tolonglah. Kalau betul. Jangan cakap besar. Jangan cakap dia macam ni lah. Kalau kita rasa kita pandai, ada orang lebih pandai. Betul. Sebenarnya begitu. Betul. Kadang-kadang ada orang pandai Man, tapi dia buat-buat tak pandai. Ada. Supaya lagi lebih selamat. Betul tak? Dia pandai. Betul. Tetapi dia suka buat tak pandai ataupun buat bodoh-bodoh alang. Betul. Bukan nak menunjukkan kebodohan, tapi itulah cara dia untuk orang kata apa? Lebih selamat. Ya. Tapi penilaian orang zaman sekarang lain Man. Lain. Betul. Jadi ini antara sebahagian lah Sebahagian barang-barang. saja yang saya sempat bawa lah. Tapi bab kata tadi Tuan Luqman ni kak, barang-barang ni semua dia ada penjaga yang kita gelar pawang diraja. Jadi ada kemungkinan tak kak, menarik tak kalau kita jemput pawang diraja Naning ni ke dua dimensi di masa akan datang untuk dia bercerita tentang. Kalau katakan pawang diraja ni dipahamkan pawang diraja ni masih muda lagi. Gen Z lagi masih muda. Apa yang saya boleh cakap, dia belum jadi pawang diraja, tetapi ke arah itulah. Dia pewaris. Sebab apa? Datuk saudara dia adalah Datuk Pawang Diraja Naning yang terakhir. Datuk saudara dia. Pawang Diraja Naning yang terakhir. Maknanya pada tak silap saya, arwah Datuk tu meninggal 2016, 2018. Macam tu, saya pun agak-agak lupa. Dan lepas itu tak ada berganti. Tetapi akhirnya rupanya warisan-warisan ni jadi bila dah tak ada berganti, biasanya
Mula-mula lah akan orang kata ada macam-macam lah orang kata akan daripada yang ada yang sakit, keluarga yang menyimpan dah sakit apa semua. Jadi dia kena ada satu orang yang muncul susuk itu. Dia perlu satu orang yang dari waris dia sendiri. Maknanya dia akan Untuk memberi mengubat. petanda siapa yang akan terpilih. Dan dia bukan dapat macam tu saja. Dia mesti datang dengan orang yang belajar. Maksud dia orang yang belajar. Orang tu ada passion. Dia mesti ada passion, mesti ada knowledge. Bukannya benda dia datang dapat mimpi pap terus jadi pawang, tak. Selalu orang cakap dia dalam mimpi, dalam itu, dalam ini. Saya tak pasti, mungkin itu di tempat lain. Di tempat kami, dia mesti datang dengan orang yang ada passion. Pertama, dia mempunyai semangat yang kuat untuk mempertahankan Naning. Yang kedua, dia mempunyai ilmu yang bersanad. Mesti ada sanad. Ilmu ni tak boleh tak ada sanad tau. Mesti ada sanad. Siapa guru dia? Dan Alhamdulillah, dan saya dapat pastikan yang orang ni pun dah dia pun dah tamat belajar, dan dia ni pun dah cucu saudara kepada memenuhi orang kata memenuhi syarat-syarat dari Kota perubatan dah, sanad dah. Kita ni di NSRC ni sebelum kita nak tengok orang tu hebat ke tidak, tapi senang cakap lah, dia bukanlah pawang diraja, tetapi dia adalah pewaris. Dia adalah waris kepada orang yang mempunyai kekuatan seperti Datuk Pawang Diraja itu. Dia adalah boleh dikatakan, dan sebenarnya tuan-tuan, dan dia pun bersuku, dia ada suku, tapi jawatan Datuk Pawang Diraja ni dipanggil Pusaka Melayang. Pusaka Melayang ni maksud dia adalah di mana semua suku boleh, tak kisah, asalkan dia asal dalam anak buah Naning tapi punya kelebihan tertentu dan dia boleh ni. Tapi apa yang saya boleh kata, dia adalah pewaris sebab datuk dia pernah jadi dulu. Dan dia hari ni pun orang kata dalam ilmu perubatan ni pun tinggi sebab dia belajar dengan ulama kak. Ni bukan belajar dengan Tok Bomoh, dia belajar dengan ulama. Dia ni boleh kata saya pernah pergi rumah kak. Ni penuh kitab ni. Kitab Arab ni, saya pada sana sampai sana kitab Arab dia. Jadi ni, dan saya percayalah, saya rasa insya-Allah ni orang yang betul-betul boleh berkenal kan kat kita orang nanti? Boleh berkenal? Boleh. Ini dua dimensi ni tak boleh dengar ni kalau ada cerita susuk-susuk hebat macam ni. Kalau boleh nak tahu, nak korek lagi sampai ke dasar. Tapi kan kak, sebelum kita nak nak akhiri dengan Tuan Lokman ni, saya nak tanya satu. Naning ni dia berhubung rapat juga dengan Sungai Linggi, di mana Sungai Linggi pun ada cerita menarik dengan Naning. Saya nak tahu, adakah Tuan Lokman sesuai buat cerita tu atau bakal pawang diraja Naning tadi yang sesuai bawa cerita tu? Itu kena tanya kena tanya nanti. Saya macam ni. Saya fikir saya terpulang mana-mana boleh, saya rasa tak ada masalah siapa yang nak bawa, siapa yang nak ni. Maknanya bakal benda pawang sebenarnya cerita sama je. Sebab cerita tu berujukan. Jadi adakah mereka tertanya-tanya sebab ada banyak cerita kan, banyak kontroversi dan sebagainya, dan kali ni kita datangkan dengan rujukan sekali. Betul. Kita datang dengan rujukan, kita datang dengan bukti. Jadi baru seronok tuan-tuan. Baru kita tak panggil semang-semang kacip ke, semang-semang ini apa ni cerita ke, ini kayangan ke apa. Tak ada tuan-tuan. Jadi kita datangkan dengan bukti, dengan orang kata apa, benda yang ilmiah untuk tuan-tuan tengok. InsyaAllah nanti kita minta Tuan Lokman untuk orang kata apa, membawa susuk tubuh ni yang boleh bercerita tentang orang kata unsur-unsur apa ni, misteri gaib ke apa yang ada di daerah Naning tu sendiri. Terutama sekali di Sungai Linggi. Ya betul. Yang terkenal kan tuan tahulah, Sungai Linggi akak pernah bawa dalam episod ke 11-12 itu. Mari kita perincikan. Dan dalam episod akan ada barang yang kita tunjukkan pada Sungai Linggi tu. Tapi pasal itu ramai sangat nak bukti dah. Kak Jem ni memang kacip ke? Budak-budak zaman generasi baru ramai yang tak percaya. Pasal bila dia tidak merujuk mastika. Ini saja ya buat ayat kelakar tuan-tuan ya. Tak macam orang zaman dulu, mak-mak dia, nenek-nenek dia contoh membaca mastika. So dia cakap ini semua sembang yang kalau tak ada bukti, tak ada ilmiah, tak ada itu, tak ada ini, sembang kacip. Jadi macam tu, sebelum kita tutup lah pendidikan, jadi macam kepada Tuan Lokman, kita nak minta apa pesan dan kata-kata Tuan Lokman kepada generasi baru tentang kita punya sejarah jati diri Melayu kita ni, apa yang perlu disampaikan untuk generasi akan datang ni. Pada tahun 2026 ni,
Kita dah cerita banyak tentang Naning, tentang sejarah Naning itu sendiri, tentang Allahyarham Kehebatan orang Melayu bagai kan. Datuk Dol Said, Naning, kita dah cerita macam-macam dah tuan-tuan. Kita dah bawa dah bukti macam-macam. Okey, dari segi alat-alat kebasaran ke, dari segi sejarah itu sendiri. Kata-kata terakhir Tuan Lokman untuk generasi Melayu, terutamanya lah untuk orang kata, apa kata-kata akhir untuk anak muda kita zaman sekarang ni? Baik. Dia begini. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni Kak, hidup ni sebuah perjalanan. Kita ni mengembara. Kita mengembara di sebuah tempat, di sebuah lautan yang tanpa dasar, tanpa tepian. Kita tak tahu apa yang berlaku di masa depan. Sebab itu, kadang-kadang kita perlukan bintang-bintang di langit. Sebab itu, hidup kita jangan sombong. Pertama, jangan sombong. Yang kedua, kita mesti merendah diri. Yang ketiga, jangan ada ego. 3 benda ini, kalau kita jaga baik-baik, insya-Allah. Sebab apa? Apabila kita dah sisihkan sifat sombong, sifat ego dan sifat kita rasa diri kita yang terbaik, maka Allah akan bukakan banyak benda baik untuk kita. Sebab itu ada kata-kata adat Kak, sekali layar terkembang, pantang nakhoda berbalik belakang, sekali pendekar masuk gelanggang, pantang pendekar colong belakang. Biar mati berdiri daripada hidup melutut. Berjuanglah sehingga titisan darah yang terakhir. Adik-adik sekalian, hidup ni adalah sebuah perjuangan. Dunia ini memang kejam. Dunia ini tak akan memandang orang yang lemah. Orang yang lemah akan dimakan. Orang yang kuat akan disanjung. Tetapi ingat, kita ada Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Jadi, kita akhiri di sini. Semoga kita punya penonton dalam tak kata-kata tu. Dapat banyak dalam manfaat. Tuan-tuan. Daripada apa yang daripada Tuan Lokman sharekan pada kita untuk anda semualah. Jadi, kita jumpa lagi di episod akan datang. Tonton dengan mata, tafsir dengan akal, nilai dengan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.